Mandi memang tak boleh. Atas kapal kita takkan boleh mandi. Sebab air bersih ni kita gunakan untuk basuh. Sangat menyentuh hati saya lah. Saya duk fikir selalu, kenapa Sumairah pilih Shuaib Jadi anchor akan, pasau akan diangkat sekitar 8 pagi waktu di sini, 2 petang waktu di Malaysia. Kemudian kita akan keluar menuju ke Mediterranean. Kerana mereka tengok keadaan cuaca, ombak dijangka akan berhenti pada awal pagi esok. Berarti kita boleh bergerak mengharung Teluk Barcelona dan sampai ke Mediterranean dalam keadaan stable. Sebab ada kapal-kapal yang lebih besar dia sesuai untuk harung, tapi untuk kapal saya ni kecil, kami antara kapal yang paling kecil. Kami tak mampu harung ombak melebihi 1.5 meter, kerana satu adalah kemungkinan dia akan menyebabkan kapal bergoyang, semua barang akan jatuh tumbang. Yang kedua adalah bagi mereka yang baru mula berlayar, kemungkinan besar akan mengalami mabuk laut yang teruk. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ini keadaan kapal saya. Memang span ni semua kita standby untuk kegunaan kalau berlaku keperluan. Dia tak buang dulu. Kapal saya kecil je, tuan-tuan, saya tak boleh tunjuk belah luar. Ini keadaan kapal saya, kecil je. Tu toilet belakang. Ini tempat tidur dia. Jadi kalau di sini tuan-tuan boleh nampak ini ada tempat tidur saya lah. Ni kerusi tempat tidur dia. Malam nanti barang ni semua saya angkat beg. Ini tempat tidur. Sedikit gelap lah. Saya tak boleh tunjuk belah kapten sebab tu larangan setiap kali kita live. Okay, so ini kali kedua saya live. Siang tadi dah live. Saya pun tak tengok media sosial sebab satu adalah masa tak ada. Saya hanya buka media sosial kalau saya nak live TikTok je. Saya minta maaf lah, saya tak berapa perasan konten dan saya tak faham apa yang dibahaskan di media sosial. Saya tak faham apa yang dibahaskan di TikTok sampai ke di media sosial lah. Thread saya tak ada account. Belum ada tracker lagi. Tracker mungkin mereka akan bagi selepas kita dah masuk zon-zon yang eksklusif kot. Kalau bagi yang sekarang terlampau awal, jadi penjetakan tracker juga boleh diakses oleh masalah yang lain. Jadi mungkin tracker buka di mana saya tak tahu, sebab tracker ni tuan-tuan pakai app yang dikawal oleh MAPIM yang berpangkalan di Sepang, Malaysia. Jadi kami di sini tak tahu, sebab kita tak boleh buka tracker. Sebab tracker yang akan buka pada tuan-tuan adalah tracker yang ada dikendalikan di Sumut Nusantara Command Center. Jadi saya pun tak tahu. Saya pun tak ada, daripada tahun lepas saya berlayar pun saya tak pernah masuk app tracker. Saya tak pernah pergi dan saya pun tak tahu kapal saya berada di mana sepanjang pelayaran tahun lepas. Dan saya pasti kata tahun ni akan ada benda yang sama je. Saya tak akan ada masa lah nak tengok tracker sebab satu lah tahun ni lebih ni saya first time saya live daripada kapal saya. Sebelum ni saya tumpang internet kapal lain, kapal saya dah ada internet lah. Ni first time tu saya kena try hari ni untuk tengok internet okey atau tidak. Dan saya tak boleh kalih ke wajah-wajah rakan-rakan yang ada dalam kapal sebab mereka adalah kru daripada Eropah, yang mana kerahsiaan mereka bekerja adalah tinggi. Pada kapten kapal saya, wajah dia tak boleh tersiar, nanti lesen dia ditarik balik sebagai kapten kapal kerana dia orang Jerman, lesen dia masih aktif. Jadi di sebelah Eropah ada satu undang-undang, sesiapa yang memegang lesen kapten kapal, bawa kapal ni komersial, dia tak boleh menyertai misi-misi yang macam flotilla ni. Jadi sebab kapten saya on the way meeting, second captain saya ni dia orang Australia, dia juga terikat dengan peraturan tersebut kerana dia adalah konsultan bagi syarikat-syarikat korporat yang nak memulakan cari gali minyak. Jadi oleh kerana dia bagi servis kepada negara seperti Iraq, dia bagi servis kepada negara seperti Turki dan sebagainya, jadi profil dia tak boleh didedahkan. Saat lagi mereka keluar je semua pergi meeting, mungkin saya boleh pusing untuk tunjuk dekat tuan-tuan keadaan kapal. Kalau saya tunjuk jauh sikit pun macam ngeri lah tuan-tuan nampak. Ni keadaan kapal. Ni tempat tidur saya ni, di ruang tamu. Dia tak nampak dia keluar. Ni dapur tempat kami masak, tempat basuh pinggan. Okey. Dan daripada sini tuan-tuan akan nampak inilah tempat tidur saya. Nanti kepala saya akan, benda ni saya akan ambil jadi bantal, letak jadi bantal. Okey, terus tidur je. Biasanya nanti barang ni angkatlah letak atas meja je. Biasanya saya akan tidur di sini lah, dengan benda ni jadi bantal. Ini tempat tidur. Ini suasana saya tidur tiap malam. Okey. Okey. Ombak ada sebab tu kita labuh dulu. Sebab kalau kita berlayar sekarang, dia jadi ombak besar macam kita berlayar kemarin.
Jadi esok baru kita akan sambung pelayaran bila ombak di pintu Teluk telah pun mulai reda. Sekejap. Saya tak pasti sebab kedudukan orang lain, mereka base di kapal utama belah sana sebab ada 40 kapal. Bila saya sampai je, saya dah go latihan. Lepas tu bila sampai dekat sini, saya dah ada latihan lagi. Hari ni latihan pemadaman api. Latihan kalau ada kebakaran yang disebabkan oleh serangan drone atau apa, hari ni kita baru habis buat latihan. Jadi saya tak sempat bersosial dan saya tak sempat monitor siapa pergi, siapa balik. Sangat sejuk. Sini sekarang turun malam, saya rasa dia akan capai 12 darjah Celsius, tapi berangin. Jadi untuk orang Asia ni, tengok saya tak tunjuk muka tau. Tengok. European pun pakai baju ni. Yang tengok tak muka tak nampak agaknya. Dia nak pergi meeting ni. Ini second captain saya. Dia nak pergi meeting. European pun pakai baju tebal. European pun pakai baju tebal. Sebab dia di laut, di teluk. Dia sejuk dan dia sejuk tu satu hal, dia berangin. Jadi berangin menyebabkan kita mudah kena demam. Lepas tu yang kedua, kalau kita tak tahan sangat, nanti kita takut kena demam. Kapal ni saya seorang je Malaysia. Kecil je kapal ni, tapi besar sikit lah pada kapal lepas. Tapi masih lagi sangat kecil lah. Sebab tu saya kena tidur dekat ruang ni. Sebab bilik hanya ada untuk kapten, untuk second captain. Sebab kapten pun bilik dia boleh tidur seorang, ngam-ngam dia badan dia masuk. Second captain pun bilik dia kecil. Jadi general participant ni, macam saya ni pilih, saya kata okay, saya tolak asuh ambil ruang tamu. Sebab satu lagi bilik kecil saya bagi pada seorang yang sebaya saya lah, dia daripada UK. Sekarang ni berlima, berenam. Saya pun tak tahu angka ni boleh dedahkan atau tidak. Nama kapal saya tak boleh dedah kapal saya naik. Saya mungkin berlima atau berenam. ETA estimate tu Gaza sebab kita ada berhenti-berhenti. Jadi campur sini ke Itali dijangka 7 hari. Kemudian kita berhenti di Itali, tambah air, kita check enjin apa semua. Kemudian Itali pergi ke Gaza 14 ke 15 hari. Jadi campur semua ada 22 hari, campur dengan break untuk isi barang ataupun isi semula air. Daripada Itali ke Gaza pun tak boleh direct. Sebab 15 hari ni sangat-sangat berbahaya kepada kapal-kapal kecil yang memerlukan rest 2 hari untuk check enjin, isi minyak. Walaupun minyak kita bawa letak atas bumbung, kita kena refill. Lepas tu bekalan air bersih. Itu yang saya bagi tahu. Saya syak kata 7 campur ke Itali berhenti 2 hari. Lepas tu campur 14 tu jadi 23 hari. Campur kena berhenti sekali lagi 25 hari. So saya jangka kita ada 25 hari lah. Ombak tak kuat dah sekarang. Tapi kalau ada ribut lah kita takut. Macam sekarang ni kita berhenti berlabuh dekat sini, turunkan saw. Sebab ada ribut 2 hari. Malam ni baru habis ribut dekat sini. So besok pagi baru kita boleh keluar. Sebab dia orang dah tengok dekat apps nama Garmin. Siapa yang biasa belayar akan familiar lah dengan app GARMIN dekat Garmin tu lah. App tu akan tunjuk hingga 72 jam cuaca. Jadi kita boleh tahu ombak tinggi mana. Jangan tanya siapa ikut ya. Tuan-tuan tak boleh tanya sebab saya tak boleh bagi tahu. Sebab mereka semua macam ni general participant macam saya, kita dah sign borang, wajah kita boleh dipaparkan. Tapi daripada 200 lebih orang belayar ni, hanya general participant saja yang sign form membenarkan wajah mereka paparkan. Jadi general participant ni siapa? General participant adalah mereka yang akan memainkan peranan berkongsi kisah pelayaran dan maksud pelayaran kepada masyarakat awam. Jadi saya Ahmad Faizal ni general participant daripada Malaysia. Yang lain ni kumpulan profesional, captain, second captain, crew, organizer, mereka ni kebanyakan datang daripada Eropah. Di Eropah tak macam Malaysia. Di Malaysia, kita tak akan buang orang kalau orang tu pergi belayar untuk menyokong Palestin. Di Eropah, tak semua majikan pro-Palestin. Ada syarikat-syarikat ni dia tak mahu pekerja dia tak mahu orang dia terbabit dengan gerakan-gerakan yang bersifat dipanggil politik lah. Jadi kebanyakan mereka menandatangani borang yang mana kita kena hormati. Tak boleh tunjuk wajah mereka. Jadi atas kapal saya ni, satu orang pun yang ada dalam kapal saya ni tak boleh ditunjukkan wajah. Jadi setiap kali saya live, macam sekarang okey lah, dia orang pergi meeting, saya boleh live dengan tuan-tuan sebab saya boleh pusing kamera apa semua. Okey. Dan kita ada satu lagi arahan, tak boleh menunjukkan di mana tempat kedudukan kapten. Saya tak boleh tunjukkan dekat mana kita punya internet sources.
Dan saya tak boleh tunjuk tempat kapten kontrol benda tu, sebab ini arahan. Saya tak faham dari segi perundangan. Pihak yang membuat arahan ni, iaitu steering committee, dia faham lah, sebab mereka dah buat 40 kali pelayaran ke Gaza. Jadi mereka buat, dia orang dah faham lah apa yang do and don't ni. Tak payah kita kita bincangkan lah. CCTV ada. Tuan-tuan akan mula mendapat akses pada CCTV. Ahmad Faizal kapal lain, saya kapal lain. Kapal ni saya seorang je Malaysia. Itu je saya boleh bagi tahu. CCTV macam saya sebut tadi, dia bukan di bawah bidang kuasa saya. CCTV itu dikendalikan oleh tracker MAPIN di Malaysia, di ibu pejabat di SNCC kan, di ibu pejabat dia dekat Sepang. Jadi saya tak ada akses untuk berkomunikasi dengan pihak penganjur, sebab saya pun peserta je. Jadi kalau tuan-tuan nak tanya tracker apa semua, tuan-tuan kena pergi dekat MAPIM, dekat page Sumut Nusantara, tanya tracker buka bila apa semua. Mampu saya tak akan boleh jawab, sebab saya sendiri pun tak tahu. Dan tahun lepas panjang saya belayar pun, saya pun tak tahu kata app tracker tu wujud. App tracker tu wujud. Ni pun saya live dengan tuan-tuan adalah untuk test internet kapal saya. Tadi makan nasi, dapat makan nasi, ada orang hantar. Lepas tu tadi ada kawan Malaysia bagi kat saya barang ni. Berarti sebab kita limited sos makanan, jadi ada kawan Malaysia tu, baru saya tahu, saya tak kalih. Sekejap. Glove ni pula, bila sentuh skrin dia tak berfungsi. Bila tak pakai glove, tangan sejuk. Okey, betul jadi kita dapat lah. So ada kawan baik tadi, geng-geng Malaysia ni bagi kat saya sikit makanan untuk membolehkan kita makan selama 8 hari belayar. Banyak lah juga dibagi pada saya. Boleh makan biskut kunyah-kunyah lah. Dan saya tak akan makan seorang ni, saya letak di tempat public untuk apa ni, kawan-kawan dalam kapal juga boleh makan. Okey. Tapi saya dah prepare lah, pasal tahun lepas saya dah tahu dah, jangan ada banyak perkara atas kapal, jangan demand makan. Berlapar itu adalah anda sentiasa terdedah kepada berlapar. Yang kedua, jangan demand tempat tidur yang selesa. Anda akan tidur dekat mana yang sempat. Yang ketiga adalah anda harus ingat bahawa pelayaran ni tak stable. Maksudnya ada hari dia tangguh, ada hari dia ni, dia itulah. So saya estimate perjalanan saya 35 hari. Walaupun penganjur kira 28 hari je, tapi saya tambah 7 hari sebab saya dah ada pengalaman tahun lepas. Tiba-tiba ada ombak besar, kita kena berhenti. Satu kapal sebiji rosak, kita kena berhenti. Kalau kapal tu tak boleh jalan, dia akan buat perubahan. Penumpang yang atas kapal yang tak boleh jalan tu akan tumpang kapal-kapal yang boleh jalan. Jadi estimation dia kena tambah 7 ke 10 hari. Jadi saya estimate kata 30 hari lah. Ni dah 4 hari, ada baki 26. Tapi macam saya beritahu kat tuan-tuan, sini nak sampai Itali, mulai esok belayar kan 7 hari. Itali turunkan South 2 hari untuk membolehkan kapal-kapal yang enjin biasa tu berehat. Kita refill air, kita refill makanan. Sebab makanan tak boleh bawa untuk 30 hari, nanti kapal jadi berat. Sebab kapal-kapal ni kecil, kalau kita stok makanan 30 hari tak boleh. Dan kapal-kapal ni kapal kecil kan, binaan dia ni untuk 3-4 orang naik, 4-5 hari, 2-3 hari keluar. Jadi tangki air tak besar. Jadi tangki air ni kalau kita ambil untuk mandi memang tak boleh. Ada kapal kita tak akan boleh mandi. Sebab air bersih ni kita gunakan untuk basuh makanan dan basuh najis. Manakala air mineral tu kita gunakan untuk minum dan untuk masak. Jadi tak ada air untuk mandi. Dan dengan cuaca sejuk ni, tak mungkin saya boleh mandi lah. Last trip tu kita pergi pada summer, musim panas, kita boleh mandi. Cuma yang ni kita pergi pada musim biasa, kita tak boleh mandi. Saya cerita tuan-tuan light and easy dulu, supaya tuan-tuan pun, kadang-kadang saya dah faham lah trend bila belayar. Kita tak boleh start dengan terus konten. Sebab tuan-tuan ada excitement nak tahu di mana keadaan dia, tuan-tuan nak sharing experience. So saya dah faham, kalau saya masuk terus je cerita pasal Gaza, cerita pasal Palestin, tuan-tuan akan rasa kata, alamak, sayanglah tuan-tuan tak dapat perkongsian tentang pelayaran. Saya cerita lah sikit. Ni lah. Saya tak tahu tuan-tuan boleh nampak wide angle atau tidak. Ni kan, saya tunjuk sekali lagi. Ni keadaan semaknya kapal. Saya try bagi kali kamera untuk tuan-tuan tengok. Pasal belah belakang ni dia tak ada isu. Dia bukan rahsia. Okey. Ya, saya nak kali kamera macam mana. Okey. Ya. Ada hai. Okey dah. Ni ni keadaan dia. Saya tunjuk kepada tuan-tuan, saya boleh terlanggar macam-macam barang ni. Ni atas meja saya. Meja bukan meja saya, meja makan. Masih ada lagi
barang-barang kapten untuk dia guna repair kapal. Dia orang buat final reparation. Ni tempat saya tidur. Sekejap, saya bagi nampak tuan-tuan daripada tangga tu tak ada rahsia. Okey. Tu di sofa ni lah saya tidur. Tu beg saya. Okey. Ni meja makan kami. Buat masa sekarang berterabur sikit sebab kapten tengah repair tadi. Okey. Okey, ni tempat kami memasak. Okey. Dan ini tempat kami basuh pinggan. Depan tu toilet lah. Okey. So, ni tangga. Ini lah. Aduh. Ini dia keluasan kapal. Okey. Ini dia keluasan kapal. Kapal paling besar, motherboat. Saya rasa saya tak pernah naik kapal tu. Saya rasa dengar cerita lah boleh pergi sampai belas-belas orang. Okey. Review toilet. Okey. Toilet agak-agak okey lah. Ni toilet. Okey. Toilet. Kalau untuk saya yang Muslim ni, saya kena bawa botol mineral lah masuk. Supaya saya tak pakai tisu tu. Saya basuh pakai botol mineral lah. Untuk urusan hadas. Okey. Okey. Itu je lah. Saya tak boleh kali tunjuk ke depan. Ni. Inilah keadaan dia. Tengok luar tak boleh. Tengok luar tak boleh sebab tu arahan kita tak boleh tunjukkan zon sensitif. Saya sebagai peserta saya patuh je lah pada permintaan arahan. Sekejap Sekejap. Okey. Saya harap tak banyak tuan-tuan suruh saya bergerak, suruh belanja lagi view kapal kan. Saya nak bangun, nak berjalan pun payah sebab kapal ni padat dengan barang. Dan saya dah makan. Terima kasih. Sejuk. Sejuk untuk orang Melayu macam saya lah. Tapi semua orang pakai jaket tebal lagi sebab cuaca malam 12 darjah Celsius. Tapi angin laut sangat kuat. Jadi kita akan banyak terdera dengan angin laut. Jadi nak jaga kesihatan, sebelah malam saya tak keluar merayau di luar. Saya duduk je dalam kapal untuk make sure saya ada dalam suhu yang badan saya perlahan-lahan boleh sesuaikan. So besok bila belayar pula, saya kena jaga betul. Saya duduk dekat luar untuk memastikan saya tak di lambung ombak untuk mengelakkan saya mabuk. Tapi saya kena tak boleh duduk dalam lama. Sebab saya ada kerja saya basuh bot pagi, kerja saya sapu sampah pagi sebab saya kru amateur. Sebab yang kapten dia jaga profesional lah. Saya kan kapten profesional. Organizer dia profesional. Jadi saya ni kru amateur. Jadi saya akan buatlah kerja basuh pinggan kerja saya, sapu sampah kerja saya. Cuma saya bagus, kapten saya tahun ni bukan seorang yang detail sangat dalam hal-hal ni. Dia kata kita semua orang tua. Kami panggil kapal ni dipanggil kapal warga emas. Sebab kami semua orang tua, maka kita bekerja dengan bertolak ansur dan tolerate lah pada benda-benda yang kita rasa unnecessary. Jadi kalau kebersihan tu setakat untuk kita tidur, kebersihan tu setakat okey untuk tak ada jangkitan penyakit, kita remain macam tu je. So tak teruk lah saya sebab saya seorang je general participant. Sebab kapten akan sibuk dengan bawa kawalan kapal, second captain akan sibuk dengan maintenance enjin, organizer dia akan sibuk komunikasi sebab 40 kapal keluar daripada serentak besok daripada Barcelona. Nanti sampai lagi dekat Itali, campur lagi 20 kapal, jadi 60 kapal. Lepas tu 20 kapal yang daripada grup asing kan. Grup ni dia grup asing kan, tapi dia konvoi sekali, iaitu grup Freedom Flotilla Coalition plus dengan Thousand Medellin. Mereka bertolak daripada Perancis, 20 kapal. Jadi dah 80. Nanti kita rentas 2 lagi negara yang saya kena rahsiakan sebab arahan daripada penganjur. 2 lagi negara tambah lagi 20 kapal. Jadi 100 kapal. Jadi memandangkan saya nasib baik tahun ni kerana mungkin banyak organizer dah belajar daripada pengalaman tahun lepas kan. Jadi mostly mereka pilih kapten yang lebih good in communication. Mereka letakkan susun kapal ikut had umur. Macam kapal saya, kapal orang tua lah. Ni kapal paling tua. Umur antara 50 sampai usia saya 59. Itu 50 sampai 59 yang duduk dalam kapal ni. Dipanggil kapal veteran lah. So itu yang saya boleh share dengan tuan-tuan untuk sharing. Sebab saya tahu kata hari-hari saya boleh cerita tentang Palestin. Awal-awal ni saya cerita dulu lah. Bagi mereka yang baru ikut, tuan-tuan ada excited nak tahu pasal sumut. Okay? Di Barcelona lagi, di Teluk Barcelona. Okay?
Ya, 100 kapal. Kita expect angka tu akan dicapai 100 kapal. Negara dah sahkan dah. Tahun lepas 44 buah negara. Tahun ni naik 55 negara. Kewarganegaraan lah. 55 negara. Peserta dah naik daripada jumlah 462 tahun lepas. Tahun ni mencapai 1000 peserta. Kemungkinan 1000 lebih sikit. Sebab kita masih tunggu 2 lagi bandar pelabuhan membabitkan 2 buah negara. Mereka akan namakan berapa kapal mereka dan berapa. Sebab mereka ni akan masuk last minute sebelum kita nak masuk ke zon merah menuju ke pantai Gaza. Jadi rahsia dia lagi tinggi lah. Sebab mereka berada dalam zon akhir nak konvoi dengan kita. Sebab kita ni Spain paling jauh. Kemudian diikuti oleh Perancis. Kemudian barulah kita jumpa geng Itali. Lepas Itali pergi, baru kita jumpa negara-negara yang berdekatan dengan pintu masuk ke lautan Gaza. Jadi kedudukan mereka kita tak boleh dedahkan. Sebab kalau saya dedahkan nanti, ancaman kepada rakan-rakan kita di Global Smooth Flotilla yang berada di bandar-bandar yang kemungkinan mereka kena sabotan. Tapi untuk menyebut 100 kapal, untuk menyebut 100 partisipan, tidak lagi menjadi rahsia. Berarti tahun ni meningkat daripada 42 kapal tahun lepas. Peserta meningkat sekali ganda daripada 462, sekarang dah jadi 1000 orang. Dia dalam point of view orang Eropah ni berbeza dengan kita lah, pasal itu masalah setiap kali setiap negara ada konten berbeza. Macam di Eropah, dia tak perlu bagi tahu tentang kuasa sivil, pasal di Eropah ni dah biasa dah. Mereka belajar civil society lama. Macam di Malaysia ni, tuan-tuan masih tanya dekat saya kan, makanan sampai atau tidak, kenapa tak hantar melalui pintu Rafah. Jadi setiap negara mempunyai cara menyampaikan maklumat yang berbeza. Macam di sini mereka dah mula bercakap lah tentang tujuan kita pergi adalah satu, bagi memastikan pintu Rafah. Kan tuan-tuan duk dengar Rafah dibuka, Rafah dibuka. Kenapa tak hantar melalui pintu Rafah? Untuk orang Eropah, dia dah tahu. Dia orang dah terdedah dengan maklumat. Pintu Rafah dibuka, itu adalah headline yang Israel cipta. Mengatakan dia dah buka pintu Rafah bagi memenuhi tekanan United Nations. Tapi tuan-tuan tak akan tahu bahawa pintu Rafah dibuka tu 60 trak aja masuk sehari. 60 trak ni banyak mana? Keperluan rakyat Palestin ni 600 trak. Jadi 60 trak ni hanya 10%. Jadi di Malaysia, sebab cara kita membaca adalah baca headline. Jadi kita duk tanya, kenapa tak hantar melalui jalan darat kalau dah Rafah dibuka? Tak. Tujuan pelayaran sumut ni adalah untuk menekan satu perkara. Perkara pertama, kita berlayar untuk menekan. Pasal apa kita pilih sekarang musim sejuk yang untuk berlayar? Sebab GSF ni buat deal dengan ahli parlimen Eropah. Ahli parlimen Eropah akan bersidang pada 22 bulan April. Jadi bila dia ahli parlimen Eropah kata mereka sanggup membawa usul yang dibawa oleh aktivis GSF, iaitu satu, usul untuk menggunakan kuasa parlimen Eropah mendesak Israel buka pintu Rafah tanpa limit. Berarti kena capai 600 lori yang dibenarkan, yang diperlukan oleh Palestin berdasarkan demand PBB. Sebab Israel hanya benar 60. Okey, jadi Kesatuan Eropah kata Barcelona main malam ni, tu kedai-kedai depan tu dengar orang menjorak bersorak. Jadi bila Kesatuan Eropah kata mereka akan buat usul ni. Yang kedua, apabila undang-undang baru yang diputuskan oleh Parlimen Israel lulus pada 30 hari bulan Mac, akan dikuatkuasakan pada 1 Julai. Iaitu menghukum mati semua tahanan Palestin yang terbabit dengan apa yang dipanggil menentang Israel. Jadi 49 orang tahanan Palestin ni dah memang tunggu hukuman gantung. Ada lagi 220 sedang menunggu hukuman gantung ni kalau dikuatkuasakan. Tapi Israel tahan 10,000 lebih tahanan Palestin, yang pada bila-bila masa dia boleh naikkan pertuduhan tu. Maksudnya saya ni dituduh dulunya membaling batu. Okey, saya dah kena penjara 4 tahun. Tapi pertuduhan saya, sebab saya dah duduk dalam jail, mereka akan mengubah pertuduhan saya baling batu tu kepada bersifat ganas. Kemudian saya akan kena hukuman gantung. Jadi Parlimen Eropah bersetuju untuk meminta dan menekan Israel bahawa sebarang bentuk melaksanakan undang-undang baru yang diputuskan oleh Parlimen Israel pada 30 hari bulan Mac. Rang undang-undang ni diluluskan dengan 62 undian semua setuju, 48 menentang. Jadi Israel ni 120 kursi parlimen je, simple majority 61. Jadi ahli Parlimen Eropah bersetuju bahawa mereka akan bawa usul ni. Jadi kita kena belayar, supaya apabila kita belayar, kemudian dia dipanggil sumut ni belayar, di darat ni akan ada demonstrasi. Sebab Eropah ni dia punya budaya, dia melihat sumut ni sebagai pembakar daratan. Bergerak di laut untuk menimbulkan ketegangan, dan kemudian ketegangan tu disambut di darat dengan akan ada demonstrasi. Jadi oleh kerana GSF antarabangsa dah dapat komitmen daripada NGO yang ada di tanah Eropah ni, bahawa mereka akan menganjurkan demonstrasi di 60 ke 100 bandar raya dan bandar dan pertempatan kecil di Eropah. Sempena 22 hari bulan, semua orang-orang yang NGO ni keluar untuk mendesak ahli parlimen. Sebab ahli parlimen Eropah ni dia wakil bandar-bandar dalam Eropah, daerah-daerah dalam Eropah. Jadi bila rakyat dia keluar, rakyat dia mendesak, maka ahli parlimen dia akan mengangkat tangan bersetuju untuk meluluskan usul menentang penutupan sepadan Rafah kepada lori yang lebih banyak daripada 60 saya kata tadi.
Kemudian mereka akan bersetuju kerana rakyat dia dah bangkit tekan dia dekat bandaraya dia. Mereka akan bersetuju mengkritik Israel untuk tidak melaksanakan undang-undang hukuman mati kepada tahanan Palestin. Yang ketiga barulah usul yang sekarang sedang dilobi lagi, iaitu Israel harus berundur penuh daripada Gaza. Sebab untuk pengetahuan tuan-tuan, sebab tuan-tuan mungkin terlepas maklumat, Gaza ni masih lagi Israel punya tentera, IDF ni, IOF ni, duduk di Gaza ni 52% daripada kawasan Gaza. Gaza ni dah sempit. 365 km persegi. Tuan-tuan boleh bayang 52% tu tentera Israel masih kepung. Jadi orang-orang yang di Gaza, kalau saya tunjuk peta Gaza dengan menggunakan tangan saya kan besar ni kan. Okey, ni Gaza yang di darat Israel. Ini Gaza yang di laut. Okey, tanah Gaza yang boleh diduduki ni daripada Gaza City dia. Ini yang di laut Gaza City. Turun sampai ke Khan Yunis. Gaza Utara dan Rafah ni orang Palestin tak boleh duduk. Jadi tanah Palestin yang boleh diduduki tinggal bersatu je. Tinggal bersatu je. Sebab tentera Israel masih lagi duduk di atas tanah hitam ni. Sekarang nak suruh dia keluar semua. Supaya tanah Rafah tu kembali pada bentuk 5 jari saya ni. Jadi orang Palestin boleh balik dan duduk 100% kat atas tanah dia. Jadi saya tahulah di Malaysia banyak orang kata makanan sampai atau tidak. Di Malaysia orang masih menganggap kata gerakan ni dia tak sama macam misi kawan-kawan kita pergi Indonesia hantar bantuan di Aceh. Kita nak makanan sampai. Dia tak sama dengan kita bawa misi bantuan pergi ke Afghanistan. Makanan sampai. Sumut ni dia adalah crafted by Europe untuk menjadikan pelayaran di atas nama kemanusiaan, tetapi menekan negara-negara di barat untuk mengubah pendirian mereka daripada pro-Israel kepada pro-Palestin. Jadi oleh kerana dah 40 siri dibuat. Macam tahun lepas tuan-tuan, saya tak mau claim, tapi 40 tahun lepas tuan-tuan ambil jadual dia. Kita bertolak pada musim panas kerana 22 hari bulan September. Ini 22 hari bulan yang sama. Tahun lepas 22 September, tahun ni 22 April Perhimpunan Ahli Parlimen Eropah. Tahun lepas 22 September Perhimpunan United Nations General Assembly. Di mana sumut bergerak untuk negara-negara Eropah yang pro-Palestin ni boleh buat demo. Negara-negara Eropah yang pro-Israel ni buat demo supaya nanti di Parlimen di United Nations General Assembly, bila usul kemerdekaan Palestin dibentangkan, dengan maraknya rakyat dia buat demo, negara-negara yang dulunya tak mau mengiktiraf Palestin mereka mengubah undian mereka. Jadi kita keluar. Jadi tuan-tuan lihat, sebelum sumut berlayar, hanya 133 negara saja menyokong Palestin mereka. Bila sumut keluar, 157 negara menyokong. Sebab demonstrasi diadakan di negara-negara yang mengubah pendirian mereka. Britain menyokong kemerdekaan Palestin. Kemudian diikuti oleh Norway, diikuti oleh Spain, diikuti oleh Belgium, diikuti oleh Iceland, Finland yang selama ni tak mau ambil berat tentang Palestin. Diikuti oleh Kanada, diikuti oleh Australia. Jadi kalau orang tiap-tiap hari dia tak nak dengar kisah kenapa sumut ini adalah perantai kepada tekanan politik. Sumut bergerak di laut, kemudian gelombang kebangkitan berlaku di darat. Bila berlaku di darat, dia mengubah pendirian ahli politik. Sebab itu dalam ucapan tadi petang tadi, setiap hari kita akan mendengar ucapan. Kita adalah masyarakat awam yang akan menekan cara berfikir ahli politik. Kalau kita masyarakat awam tak bangkit, sebab orang barat ni dia tahu dia tak macam kita. Sebab kita politik dalam negara kita ni tak termasuk dalam dipanggil sebagai civil society. Di barat ni dia pegang prinsip dia senang je. Tugas rakyat adalah menekan ahli politik untuk mengubah fikiran mereka mengikut kehendak rakyat. Jadi kalau tuan-tuan baca Revolusi Perancis 1789 pun sama. Revolusi Perancis dipanggilkan apa? Dipanggil Republika. Negara yang ditentukan oleh cara berfikir rakyat. Jadi sistem beraja di Perancis jatuh kerana Republika ni. Di mana nak balikkan kuasa kepada rakyat. Itu dinamakan Republika. Jadi di Eropah ni dah jadi perkara biasa. Bahawa lepas pilihan raya, ahli parlimen tu tidak melaksanakan apa yang kita nak. Lepas pilihan raya, kerajaan tu tak melaksanakan apa kita nak. Kita tak tunggu pilihan raya akan datang. Mereka menggunakan kuasa mereka untuk menentukan. Selepas pilihan raya pun, walaupun kami telah memilih kamu dengan kertas undi, tapi dalam hal-hal yang berlaku selepas pilihan raya, kami tetap akan mendesak kamu dengan demonstrasi. Jadi demonstrasi ini menimbulkan masalah kepada kerajaan. Imej negara dia, imej parti dia, dan keadaan parti dia pada pilihan raya akan datang. Jadi, momentum kenaikan dan kejatuhan satu parti ditentukan oleh kuasa sivil. Sebagai contoh, katalah Perancis ada pilihan raya. Dah naiklah satu kerajaan. Kerajaan tu pada 6 bulan kalau dia tak dapat kawal harga barang, dia dah kena demo. Sebab rakyat tak kata tunggu election sekali lagi. Jenuh. Nak tunggu 4 tahun sekali, 5 tahun sekali baru kerajaan ubah dasar tak. Dia naik, dia buat kacau. Dia buat kacau. Kalau kerajaan tak layan, dia kacau lagi. Lama-lama pembangkang akan popular. Jadi oleh kerana di barat, mereka tahu kuasa rakyat ni adalah bertindak, jangan hanya mengalah dengan mengatakan waktu pilihan raya kita dah pilih mereka. Jadi, bila sumut datang dengan mengikut pattern pemikiran Eropah, di Malaysia susahlah untuk orang macam saya ni nak explain dekat tuan-tuan. Sebab tuan-tuan akan tanya makanan sampai atau tidak. Tuan-tuan akan tanya, kenapa tak hantar melalui jalan darat? Sebab di Malaysia ni kita tak ada kuasa penentu di mana masyarakat sivil selepas pilihan raya masih boleh mengubah pendirian kerajaan. Tanpa menunggu bahawa pilihan raya nanti kamu hukum kamu. Jenuhlah dia nak tunggu 5 tahun. Sedangkan kerajaan berulang kali membuat mistake. Maka tu di Eropah, gerakan sivil yang dipanggil hal-hal yang berkaitan dengan kemahuan orang awam.
Jadi dah jadi perkara biasa. Perancis ni adalah dipanggil negara yang tak ada demonstran, bukanlah Perancis. Tak ada tunjuk perasan, itu bukan Perancis. Itali, sebuah negara yang bukan tunjuk perasan adalah bukan Perancis. Jadi bila saya nak kena jawab Abang Cambang tu, duk kata kenapa tak hantar bekanan dan mejali dalam darat, saya nak kena jawab Abang Roy punya statement. Saya nak kena jawab, tak mungkin boleh sama. Sebab mereka mengukur daripada kacamata Malaysia. Boleh hantar barang melalui jalan darat. Tapi dia tak baca habis statement tu. Hanya kerana nak benci sumut, barulah kata kenapa tak hantar jalan darat. Jalan darat ni adalah headline yang dicipta oleh Israel. Pintu Rafah telah dibuka. Kemudian tuan-tuan kata pintu Rafah dibuka. Tuan-tuan tak boleh ambil berat hari ke hari. Pintu Rafah dibuka hanya untuk 60 trak sehari. 60 trak sehari hanyalah 10% daripada keperluan 600 trak sehari oleh rakyat Palestin. Sebab rakyat Palestin ni bukan 3 orang, bukan 3,000 orang. Rakyat Palestin ni 2.3 juta orang. Jadi Israel mencipta headline. Bila headline tu Israel cipta, tuan-tuan hentam pula saya. Yang mana baca headline je, kenapa tak hantar dekat pintu Rafah? Kenapa tak hantar dekat pintu Rafah? Kita kata iyalah boleh hantar. Tapi pintu Rafah ni hanya benarkan 60 trak sehari, 60 trak sehari, 60 trak sehari. Saya tak marah. Saya cuma nak explain je sebab bila kita datang sini, tugas kita bukan berkelahi dengan orang lain. Saya nak tuan-tuan, saya tak boleh ubah pendirian orang yang tak menyokong. Tapi saya nak tuan-tuan faham ya. Tugas saya bukanlah mencari sokongan dan tugas saya ni bukan mengatakan saya betul. Tugas saya ni nak buat rakyat Malaysia faham je. Nak buat rakyat Malaysia faham apa yang sebenarnya berada dalam sumut. Di Malaysia pastilah orang tak bersetuju sebab dia ingat misi kemanusiaan ni sama macam saya pergi ialah kalau saya pergi hari tu, saya pergi hantar misi kemanusiaan di Aceh. Senanglah pasal dia hanya satu je. Memerlukan kita pergi ke Aceh, lepas tu kerajaan Indonesia tak benarkan makanan dibawa daripada Malaysia. Kita boleh beli makanan daripada Medan, hantar ke Aceh. Misi kemanusiaan ke Afghanistan, tak ada isu. Kita pergi Afghanistan, kita keluarkan duit, kita beli makanan di Afghanistan. Cuma beza dia di Israel ini, kita tak boleh masuk ke Gaza sesuka hati sebab pintu Gaza dikawal oleh Israel. Walaupun Israel itu telah mengeluarkan perkataan, dia buka pintu sepadan, timbul persoalan. Jumlah lori itu kaji tak? Jadi tak nak kaji. Jadi saya kata headline, dia panggil, kalau saya cerita dekat tuan-tuan, sebuah buku yang tuan-tuan tengok Tata Dunia, ataupun dipanggil World Order. Kalau tuan-tuan baca tulisan Henry Kissinger, World Order, di dekat beg kuning saya tu ditulis Tata Dunia. Macam mana Kissinger pada tahun 1967 dan 1973 buat satu kaedah untuk membolehkan orang Israel ini kena labur dalam bidang pembelian media. Dulu bila orang Israel dah tengok Britain yang menubuhkan negara Israel melemah selepas Perang Dunia Kedua. Britain tak jadi lagi angkatan perang yang besar. Amerika, dia datang ke Amerika. Bila datang ke Amerika, mereka berjaya masuk dalam kamp Presiden Nixon. Bagi duit kat Presiden Nixon, Nixon bertanding menang. Maka Presiden Nixon lantiklah Yahudi Amerika yang pertama jadi Setiausaha Negara. Nama dia Henry Kissinger. Masa Henry Kissinger naik, Henry Kissinger kata dah, kita tak boleh membentuk fikiran rakyat Amerika kalau kita tak kuasai media. Maka orang-orang Yahudi seperti Rupert Murdoch belilah Sky TV. Orang-orang Yahudi mula beli kabel CNN. Orang-orang Yahudi beli The New York Post. Orang-orang Yahudi beli The Washington Post. Sebab kita ni sikit, kata orang Israel, kata Yahudi ni, nak mengyahudikan Amerika, kita perlukan media yang menentukan cara berfikir orang Amerika. Jadi kalau dalam buku, saya pun tak tahu dekat mana dah saya letak file, bagi saya tempoh je. Saya tunjuk cover je, saya tak naik beg kuning lagi. Sebab tuan-tuan kata saya nak berniaga cepat sangat. Saya tunjuk. Kalau dalam buku Tata Dunia ni, tuan-tuan baca, tuan-tuan masuk dalam bab dipanggil sebagai The Kissinger Doctrine. Kalau saya tak boleh bawa buku tebal, saya bawa cover buku je. Ni The Kissinger Doctrine. Dia tulis dalam ni. Ini bermula orang Israel membeli media di Amerika. Orang Israel membeli, sebab tu kalau tuan-tuan tengok, dia panggil Time, T-I-M-E, Time. Berarti Israel beli semua media yang berasaskan surat khabar. AOL, America Online. Israel beli semua media yang berasaskan kepada online. Okey, kemudian dia ada Warner. Dia beli semua industri hiburan yang boleh memaparkan dan menyerap doktrin Yahudi. Maka Time, AOL, Warner ni adalah satu kombinasi syarikat Yahudi yang besar untuk menguasai media yang akan menentukan cara dunia berfikir berdasarkan kaedah halus yang mereka gunakan. Jadi sejak tu saya katakan, tuan-tuan, pintu Gaza memang dibuka. Jadi tuan-tuan maki saya. Berapa datang melalui jalan laut, pintu Gaza dibuka. Sebab headline Israel mengatakan pintu Gaza dibuka. Tapi adakah dunia bercerita bahawa jumlah lori yang dibawa masuk tu hanyalah 10%? Iaitu 60 lori je sehari. Okey, kat mana jumlah lori ni nak dapat? Tuan-tuan senang je. Tuan-tuan pergi United Nations latest report. Okey, latest report. Truck through Gaza gates ataupun Gaza Rafah lah. Truck through Rafah gates. Tuan-tuan akan dapat tu. Laporan tu dikeluarkan oleh United Nations melalui melalui jurucakap kepada Antonio Guterres, iaitu Setiausaha Agung PBB. Ini report PBB daripada 10 hari bulan 10 2025 sampailah 10 hari bulan April 2026, iaitu 6 bulan selepas ceasefire dilaksanakan.
Purata itulah mereka keluarkan, hanya 60 lori dapat dibawa masuk. Jadi bila tuan-tuan bantai saya, dengan hanya baca headline pintu Rafah dibuka, kenapa tak hantar makanan melalui pintu Rafah? Jadi rumitlah untuk saya menjawab kerana tuan-tuan tak membaca faktanya. Headline ni adalah apa? Tajuk yang akan mempengaruhi orang berfikir. Jadi headline ni telah membuatkan ada satu kaedah orang fikir kata pintu Rafah dibuka. Tapi fact ini adalah kaedah berfikir berasaskan fakta. Fakta tak nak orang baca. Jadi menggunakan headline, pintu Rafah memang dibuka. Tapi fakta dia, tuan-tuan tak nak baca. Jumlah angka yang makanan boleh masuk ke Gaza hanya 10%. Iaitu 60 lori daripada 600. Maka oleh kerana kita dah tahu, untuk bangsa-bangsa dipanggil daripada negara dunia ketiga. Pasca apa ni, negara-negara bekas kolonial. Negara-negara dipanggil kadar literasi yang rendah. Iaitu semangat membaca yang rendah. Negara-negara yang tak go on fact. Dia panggil go on headline. Macam Malaysia ni adalah negara headline. Kita baca tajuk ni, kita terus buat keputusan. Kita baca tajuk ni, satu buat keputusan. Sebab budaya kita mengkaji maklumat, budaya kita meneliti maklumat, kita panggil palatau. Budaya kita menganalisa maklumat, budaya kita ambil detail tentang maklumat, kita hukum palatau. Maka kerana kita takut menjadi tahu itu digelar buruk. Palatau ni kan digambarkan, kau ni tahu semua. Tahu semua ni adalah satu penghinaan dalam kehidupan kita. Maksud tak? Berarti menjadi cerdik satu penghinaan, maka kita hiduplah. Dengan kita hiduplah dengan hanya mengambil apa yang dipanggil sebagai headline. Bila headline, dia jadi payah lah. Maksudnya, ramai orang akan kata, kenapa tak hantar melalui pintu Rafah? Kerana pintu Rafah sudah dibuka. Tapi kita bagi tahu, tak payah pening. Di Rafah tu, makanan dah ada, di Mesir makanan harga banyak. Dah ada banyak. Tapi saya tak benarkan lebih daripada 60 trak masuk sehari. Jadi bila kita pergi kepada fakta, kita pergi jelas kepada fakta, maka ramailah orang akan mula tahu. Jadi tugas saya datang dan stream tiap-tiap hari dengan tuan-tuan ni adalah untuk menjelaskan fakta-fakta ni supaya tuan-tuan faham. Bahawa mekanisme bergerak di sumut ini tidaklah hanya kita bergerak di sumut ni dengan Kesatuan Eropah akan mengeluarkan tekanan. Sebenarnya pada 22 hari bulan April ni, Kesatuan Eropah akan ada persidangan Parlimen Eropah. Tuan-tuan kena ingat tau, ASEAN, kita tak ada Parlimen ASEAN. Kesatuan Eropah ni dia ada pilihan raya. Pilihan raya negeri membentuk kerajaan negeri. Dia ada pilihan raya ahli Parlimen Eropah. Jadi sekarang ni kita nak gunakan perhimpunan ahli Parlimen Eropah pada 22 hari bulan April ni untuk membantu. Mendesak pintu Rafah dibuka. Jadi walaupun kita pergi ke laut, makanannya tak sampai, kita harap dalam pelayaran ni 22 hari bulan, dah ada tekanan yang besar, hujung bulan nanti, tiba-tiba dapat 200 trak masuk. Israel terpaksa longgarkan kerana ahli Parlimen Eropah ni mendesak semua kerajaan-kerajaan Eropah, Perancis, United Kingdom, Itali, Jerman, tekan Israel. Buka pintu Rafah supaya jumlah trak ditambah. Jadi berarti tuan-tuan akan faham, pergerakan di sumut ini bukan untuk hantar makanan direct melalui jalan laut. Tetapi untuk menyemarakkan tunjuk perasaan di darat, supaya gerakan masyarakat awam di darat ini mengubah pemikiran ahli politik mereka. Itu masa saya nak jelas ni jadi letih kan. Saya pun dah test 3-4 kali jelas. Di Malaysia ni pula budaya macam, dia nak yang dia dah pegang, pintu Rafah dibuka. Jadi kadang-kadang letih juga. Dan macam tuan-tuan potong video kan. Tuan-tuan takkan potong video ni. Tuan-tuan jadi admin kan. Tuan-tuan ada page lah. Tuan-tuan berminat nak sokong Palestin. Tuan-tuan takkan ambil huraian saya ni. Sebab kalau ambil huraian saya, tuan-tuan letak dekat page tuan-tuan. Nanti orang tanya, tuan-tuan tak boleh jawab. Sebab admin yang buka page pun tak tahu tentang apa berlaku di Gaza. Sebab tu video-video saya bila saya live dengan tuan-tuan. Tuan-tuan tak potong video yang saya buat lawak. Tuan-tuan potong video yang saya bercakap tentang benda-benda ringan. Benda-benda buat semua orang gelak. Sebab semua orang akan like. Admin page pun yang nak tolong kempen Gaza ni tak akan potong bahagian saya buat penjelasan ni. Sebab nanti dia pun tak tahu apa nak jawab. Bila dia post nanti orang komen kan, dia nak jawab macam mana? Dia tak mahu nak cakap, tapi page aku tak kerti nak jawab. Maka akhirnya maklumat-maklumat yang menjadi penjelasan penting tentang apa yang disebut tentang pelayaran jadi susah. Berarti kalau tuan-tuan tengok pun video-video saya buat ni kan boleh pakai video saya. Orang akan potong benda yang boleh cepat dapat like je. Algoritma tidak, okay, like. Jadi menjadikan admin page tak akan potong benda yang kritikal. Kalau kritikal, admin page masuk, nanti orang petikai banyak. Dia ni semua tahu, nak jawab macam mana. Kalau dah hantar melalui jalan darat, admin page pun tak mau menghadapi apa yang dipanggil sebagai pressure daripada publik yang tak mau faham. Kerana admin page kata stres dia nak manage ketidakfahaman rakyat Malaysia. Jadi kita ni merosot lah bila saya datang. Saya live, tuan-tuan tengok. Kemudian bila admin page ambil bahagian yang simple. Sebab admin page yang pening kepala dia nak uruskan soal jawab. Maka akhirnya seluruh konten tentang perjalanan sumut ni dia akan jadi konten yang sensasi je. Ustaz Mat masak lempeng. Lepas tu sampai sekarang tuan-tuan tanya Ustaz Mat dengan saya. Lepas tu nanti tuan-tuan akan tanya saya sempat tak ambil gambar dengan Greta. Kata saya dapat ambil gambar dengan Greta. Saya pun tunjuklah dekat tuan-tuan. Maka tuan-tuan kata tercapai sudah impian Zihari. Itu yang nak tuan-tuan nak sebagai konten. Sedangkan itu bukan konten. Lepas tu katalah tiba-tiba dapat gambar kan.
first time orang rakam lah, saya tengah-tengah semayang jadi imam kepada orang lain. Oh, pertama kali ZRA pergi Sumut, dia jadi imam solat. Tuan-tuan akan bercakap tentang ZRA jadi imam solat. Yang saya cerita tentang kedudukan pintu Rafah, yang saya cerita tentang budaya mengubah undang-undang Eropah, 22 hari bulan ni adalah hari yang sangat penting, tuan-tuan takkan ambil. Sebab dia memenatkan tuan-tuan. Maka di Malaysia, satu masalah adalah kita mengalami masalah, kita tak mau diletihkan oleh pengetahuan. Kita tak mau fikir benda-benda yang kita rasa bukan orang lain fikir. Jadi kalau majoriti fikir setakat pengetahuan tentang Israel ni adalah kita boleh maki Yahudi kejam, pengetahuan kita tentang Palestin ni cukup free Palestin, kita dah anggap cukup lah, madai lah. Kita reti sebut free Palestine, from the river to the sea, cukup. Lepas tu kita akan buat Israel koyak. Lepas tu kita tahu menyebut ini adalah genocide. Kita nak tahap tu aja. Lebih pada tahap tu kita kata ini bukan rakyat Malaysia ni, ini bukan knowledge pada rakyat Malaysia. Jadi sebab tu esok saya akan keluarkan video untuk mendesak kerajaan Malaysia mengambil langkah membuat pendakwaan ke atas Israel. Malam ni saya akan rakam, Harod kata dia setuju, tolong rakamkan untuk saya. Okey, baik. Apa esok kita akan keluarkan? Di Brazil ada lebih 100 pakar undang-undang antarabangsa akan berhimpun di Brazil pada bulan Mei. Dengan Malaysia juga menghantar lawyer mereka yang dah lama, peguam-peguam kita yang dah lama bekerja dengan undang-undang antarabangsa. Okey, nama kumpulan peguam ni adalah Centra, CENTHRA, Center of Human Rights and Advocacy. Centra ni lah yang membantu kerajaan Afrika Selatan mendokumenkan usul nak bawa Israel genocide di ICJ dulu. Jadi esok saya nak keluarkan video. Dah sampai masanya kerajaan Malaysia ni tak payah lagi kritik Israel. Kerajaan Malaysia ni tak payah lagi keluarkan kenyataan kononnya kita lah yang tak setuju dengan Israel. Kerajaan Malaysia mesti ambil, bila 100 lebih pakar undang-undang ni berhimpun di Brazil, dia akan kompreskan dokumen. Dokumen tu adalah pembuktian lengkap bahawa rang undang-undang yang diluluskan oleh Israel untuk membunuh orang Palestin adalah bertentangan dengan Konvensyen Geneva. Malaysia ni negara yang sign Konvensyen Geneva. Israel pun sign Konvensyen Geneva sebab ini adalah syarat wajib bagi negara yang nak masuk PBB. Kita nak minta Malaysia yang bawa pertuduhan di ICJ. Bila Malaysia bawa pertuduhan di ICJ, kita taklah jadi duduk dalam takut lama. Duk kutuk Israel. Israel ni telinga dia dah kebal dah. Israel ni cakap apa dah tak ada dah. Maka kita nak kerajaan Malaysia. Kan kita kata, takkan kita nak serahkan benda ni Afrika Selatan. Kita nak serahkan kali kedua pada Chile. Kita nak serahkan kepada Brazil. Ini bukan negara Islam. Okey, kita kata sekarang Arab tak betul. Tak apalah, Arab tak betul, kita tolak tepi. Sekarang kita tunjukkan contoh yang paling betul adalah orang Melayu yang menjadi Islam. Jadi kerajaan Malaysia lah buat pendakwaan. Jadi esok saya keluarkan video untuk menyeru rakyat Malaysia. Menyeru supaya kerajaan Malaysia menjadi negara yang mengambil tanggungjawab untuk mendakwa Israel di dua mahkamah, ICJ dan ICC. Di atas tuduhan rang undang-undang yang diluluskan oleh Parlimen Israel pada 30 hari bulan Mac yang lepas adalah bertentangan dengan Konvensyen Geneva. Malah kita akan tuduh undang-undang tersebut adalah genocide. Kemudian Malaysia present. Jadi pakar undang-undang antarabangsa ni dia tak boleh dakwa sebab dia pendakwaan ni mesti dibuat oleh negara PBB. Jadi pakar undang-undang ni dia boleh berhimpun menyediakan dokumen je. Siapa nak bawa dokumen tu? Jadi patut Malaysia lah bawa. Dulu mereka berhimpun di Afrika Selatan. Mereka sediakan dokumen lengkap, dia brief kerajaan Afrika Selatan, ini cara ini cara dia, ini cara dia, ini pendakwaan dia, ini bukti dia, ini dokumen dia, ini semua gambar-gambar semua. Maka Afrika Selatan boleh bawa lah sebab dia negara konvensyen. NGO tak boleh bawa sebab di bawah ICJ dengan ICC, pendakwaan mestilah dikemukakan oleh wakil daripada negara anggota. Jadi saya nak minta besok, kita ni pun dah bercakap tentang Israel dah lama dah. Tak larat dah kita nak maki Israel koyak, Israel bodoh. Kita tak larat dah nak jerit free Palestine. Kita tak larat dah nak sebut from the river to the sea, Palestine will be free. Kita nak sekarang adalah kita menjadi negara yang membuat pendakwaan. Baik, apa untung kita buat pendakwaan? Civil society kita meningkat. Pengetahuan akan mengalir dengan laju di kalangan rakyat Malaysia kerana isu ini akan dibincangkan di Malaysia. Barulah orang Malaysia faham tentang human right. Lepas tu anak-anak muda kita yang masuk dalam dunia guaman, barulah nampak bahawa dunia perguaman ni dalam membela bukan saja di mahkamah, tetapi dia boleh mengubah advokasi dunia. Maka tu, besok saya akan release video tu, saya dah fikir-fikir balik kan. Tak payah main konten yang hanya setakat apa yang berlaku dekat semua. Baik through a new idea, supaya rakyat Malaysia ambil konten tu dan dia push kepada kerajaan. Kita naikkan satu standard lagi peranan Malaysia dalam hak asasi manusia dengan kita yang bertindak. Dan tidak nanti kita habis dengan hanya memberi pandangan je. Puak ni kata kenapa tak pergi jalan laut, puak ni kata kenapa nak pergi tak masuk jalan darat, puak ni kata macam tu, puak ni kata macam tu. Bila kita bertindak, semua orang nampak negara kita tak lagi memberi pandangan. Negara kita adalah negara yang telah mengambil keputusan. Maka bila kita ambil, automatik berita di negara kita ni akan menumpukan kepada kes yang dikemukakan oleh Malaysia dalam pendakwaan kata Israel.
maka rakyat kita automatik pengetahuan am dia meningkat, pengetahuan undang-undang dia meningkat. Anak-anak muda yang masuk dalam bidang guaman akan dapat aspirasi baru. Mereka setakat pergi bukan lawyer jadi kahwin cerai kalau lawyer syariah. Mereka bukan setakat lawyer saman LOD, letter of demand, kalau mereka menjadi lawyer undang-undang civil. Mereka mula tahu bahawa menjadi peguam ini dan pengetahuan undang-undang, mereka boleh membawa keadilan kepada dunia. Dengan meletakkan standard, Malaysia dah bawa kes ni ke ICJ untuk membela Palestin. Kita dah letakkan satu standard, Malaysia dah bawa kes ni pergi ke ICC. Sebab sejuk, dek. Saya dekat Barcelona ni suhu 10 ke 12 darjah sejuk dan berangin. Saya duduk dalam kapal pun pintu kapal tak boleh tutup. Jadi saya kesejukkan. Okey. Tuan-tuan dah faham kalau tuan-tuan faham, tuan-tuan kata macam ni ya, ringkasan ni saya nak jawab sekejap je. Tuan-tuan kata faham, lepas tu tuan-tuan kata patut Abang Nal. Kita buat macam ni. Nama saya Zainal lah, Zihari. Tuan-tuan kata patut Abang Nal. Patut kita buat, tuan-tuan naik je. Faham dan patut. So saya tahu bahawa tuan-tuan mula nampak bahawa kita tak boleh selamanya berada dengan kerajaan ni hanya membantu Sumut dengan lancarkan bendera, balik buat event sambut, seolah-olah Sumut ni perwira. Zaman tu dah habis dah. Zaman nak raih-raihkan seolah-olah kita pergi mengubah dunia ni dah tak ada. Zaman sekarang ni kita kena bertindak mengubah dunia. Balik nanti nak raih sambut dekat airport, buat majlis, nak hero-herokan orang Sumut. Zaman tu dah berlalu dah. Budak-budak tengok pun tak berkenan. Tak menjadi teladan pun pada generasi baru. Yang kita nak sekarang ni adalah ambil tindakan undang-undang supaya generasi baru tahu standard orang Malaysia sekarang ni ada satu level macam Eropah. Kamu boleh berdemonstrasi di jalanan, kami telah pergi sampai ke mahkamah ICJ dan ICC mendakwa Israel di atas rang undang-undang yang bertentangan dengan Konvensyen Geneva. Okey, kalau tuan-tuan faham, saya rasa lega lah. Sebab saya pun dah jumpa kata counter narrative. Apa yang kita panggil counter narrative ni, lebih baik kita berbincang isu ke depan. Jadi kita patah balik ke belakang, kita duduk cerita. Kenapa tak hantar jalan darat? Kenapa nak belayar lagi dekat jalan laut? Kita kata Israel ni tak guna. Kita kata OIC tak berguna. Kita kata Pak Arab tak buat kerja. Sekarang ni supaya kita layak mengata orang selepas kita bekerja. Okey, so saya rasa lega. Banyak tuan-tuan jawab macam positif je, faham dan patut. Saya ucapkan terima kasih. Malam ni saya akan rakamkan video supaya esok kita main satu kesedaran baru bahawa kita tak selamanya, saya pun tak selamanya memikirkan generasi selepas saya nak bersumut lagi. Saya pun tak selamanya berfikir di media sosial kita nak kena spam lagi Free Palestine. Kita nak kena spam lagi Free Palestine. Kita nak kena spam lagi Israel koyak. Dia zaman-zaman tu dah berlalu. Saya fikir kata kita kena bekerja dengan strategi yang lebih tersusun. Satu result yang boleh kita prap kerana kita mengusahakan keputusan tersebut. Dan yang kedua tu adalah kita tingkatkan civilized ketamadunan orang Melayu ni. Yang saya cerita kat tuan-tuan kan. Kita banggalah kita jumpa kerangka kapal besar. Saya bersetuju. Sejarah orang Melayu adalah pelayar yang hebat ratusan ataupun ribuan tahun dulu. Kita jumpa tempat kita membuat besi. Kononnya orang Melayu ni 2000 tahun dulu dah pandai buat besi. Kita bangga. Tapi untuk hari ini yang anak-anak kita kata nak merujuk kepada sejarah, ia terlalu jauh. Kita bagilah satu tindakan di mana orang Melayu yang kononnya dulu berlayar di atas kapal yang besar, orang Melayu yang kononnya dulu menjadi pembuat besi yang terawal di dunia, sekarang menjadi bangsa yang pertama, iaitu orang Melayu di Malaysia yang mewakili orang Islam daripada 57 buah negara ni, menjadi orang Melayu dan Islam yang pertama membuat pendakwaan secara berani ke atas Israel. Jadi naratif tu lebih baik untuk anak-anak kita bergerak ke depan daripada nak bergerak ke belakang. Kita nak berdebat mengatakan dulu 500 tahun, 700 tahun, 1200 tahun dulu orang Melayu dah berlayar dengan menggunakan jong besar. Kita nak berdebat dengan mengatakan kita dah tahu teknik peleburan besi. Chris mempunyai bisa orang Melayu dah berjaya mencantumkan. Saya bersetuju, sejarah itu hebat. Tapi dia tak boleh berhenti. Dia yang lebih hebat adalah membina masa depan yang hebat. Okeylah, saya minum air sekejap. Tuan-tuan jangan lari ke mana. Sebab ni pun pagi, saya tahu tuan-tuan nak pergi kerja besok kan. Saya pun dah try, alhamdulillah, line internet tak ada lag kan. Berarti internet kapal saya yang dipasang oleh Shuaib semalam. Saya tukang pasang internet saya ni, nama dia Shuaib. Isteri dia ni nama Sumairah. Dua-dua orang Palestin. Sumairah adalah Palestinian Turki. Shuaib ni Palestinian Turki. Mereka ni adalah aktivis lah. Sumairah ni pandai bercakap. Sangat-sangat petah bercakap. Dia duduk dalam steering committee sebagai salah seorang pemidato untuk kempen Palestin. Shuaib, suami dia ni, adalah tukang pasang internet je dekat sini. Dan mereka hidup selama berbelas tahun sebagai aktivis. Kahwin pun sama-sama aktivis. Semalam Shuaib ni duduk kat tangga. Ya, sebab isteri dia high profile. Isteri dia bahasa Inggeris fasih, bahasa Turki fasih. Boleh bercakap Perancis juga fasih. Boleh cakap Spanish juga fasih kan. Dia orang dah kata lah, tahu tak, Sumairah ni laki dia nama Shuaib. Saya daripada tahun lepas, dia ingat Shuaib ni satu orang yang akan pakai coat, smart, steady kan. Tahun ni baru saya tahu, rupanya Shuaib menjadi suami pada Sumairah hanyalah seorang lelaki pemasang internet yang jarang bercakap tetapi menjadi aktivis dengan menyumbangkan kepakaran teknologi dia.
isteri dia pula seorang yang bukan datang daripada bidang teknologi, tapi dalam bidang perundangan yang sangat pintar bercakap tentang hal undang-undang. Saya kata, oh, okey, Alhamdulillah. Dua-dua adalah jodoh yang menarik. Kisah dia adalah yang sangat menyentuh hati saya lah. Saya duk fikir selalu, kenapa Sumairah pilih Shuaib? Di tengah-tengah begitu banyak orang lelaki yang hebat dalam gerakan NGO, yang pemidato yang macam dia, kenapa dia mengawini Shuaib? Setiap hari saya akan tengok Shuaib ni buat kerja sambil mikir, kau ni Shuaib, apalah Sumairah tengok pada kau? Sebab dia duduk dekat tangga ni buat kerja. Lepas tu dia humble. Masa saya lalukan, Shuaib, can I get internet before we selling tomorrow? Yeah, I try. I will try you, Mr. Brother. I will try to help you. Dia duduk kat tangga ni. Pasal tu internet tak ada lagi. Shuaib, I feel so bad lah. I need to go to the other ship using their internet for my live stream for in TikTok. Dia kata, don't worry, I'm doing my best. Lepas tu saya pun keluar. Saya kata apa tau? Aku dah malas lah nak pressure Mama Arab tu dekat Mama Arab tu dekat aku punya kapal. Sampai naik kesian tengok dia punya rasa bersalah. Oh, Shuaib Shuaib laki Sumairah. Itu kan Shuaib yang korang sebut daripada tahun lepas aku cari tu? Itulah Shuaib laki Sumairah. Barulah saya tahu, baru saya bagi tahu dekat tuan-tuan, terkejutnya saya kerana saya mula berfikir, apalah yang aku kata budi bahasa lah kot. Sebab masa Shuaib cakap dengan aku tu, dia sangat berbudi bahasa. Walaupun isteri dia sangat-sangat great fighter. Saya kata, oh, rupa-rupanya wanita pintar ni, dia memerlukan seorang lelaki yang berbudi bahasa je. Seorang wanita yang keras hati dia, seorang wanita yang sangat kecekal hati dia. Seorang wanita yang sangat hebat cara dia berfikir. Dia takkan jatuh di bawah seorang lelaki yang cerdik. Dia takkan jatuh dalam pelukan seorang lelaki yang sama pintar. Dia jatuh dekat pelukan lelaki budi bahasa. Shuaib ni, saya kata nasib baiklah saya tak keluar perkataan-perkataan pelik. Saya pun kadang-kadang kalau saya naik angin, saya keluarkan perkataan pelik-pelik je dekat geng-geng Arab, geng-geng Mak Saleh kat sini. Kita kena berkeras sikit kalau kita nak tuntut benda berjalan dengan cepat. Tapi bila saya tahu, kata, oh, daripada tahun lepas, dia orang kata Sumairah ni laki dia Shuaib. Saya dah bayang Shuaib ni macam mana lah. Rupa-rupanya Shuaib hanyalah seorang lelaki kecil, kurus, tinggi dia lebih kurang dalam 5 kaki 8 inci, berkulit gelap, berambut kerinting, memakai seluar jin lusuh, pakai kemeja tangan pendek, lepas tu bawa segala skru, segala apa, pasang internet daripada kapal ke kapal, yang langsung tak menarik untuk dilihat lama, kecuali kalau dunia tahu dia adalah isteri pada Sumairah. Sebab dunia dah lihat isteri dia, Google perkataan Sumairah, lepas tu Google Steering Committee, Google perkataan Global Sumut Flotilla. Tuan-tuan akan tengok betapa cantiknya Sumairah yang saya kata ni, betapa bijak yang Sumairah yang saya kata ni. Dan tuan-tuan akan terkejut kalau tuan-tuan tahu lelaki dia hanyalah seorang pemasang internet. Seorang pemasang internet di atas kapal-kapal NGO. Berarti peranan suami dia dalam gerakan civil ini adalah sebagai orang yang menyumbangkan tenaga dan kebolehannya dalam bidang IT, ketika isterinya menyumbangkan kepakaran dalam bidang ideologi. Itulah. Seronok saya kan seorang yang kadang-kadang saya malas nak fikir benda-benda serius kan. Saya tengok je Shuaib ni. Saya kata, di tengah-tengah Sumairah yang putih dan cantik. Tuan-tuan dah tengok ada gambar Sumairah? Okey? Tengok kan, tuan-tuan tengok gambar dia kan. Di tengah-tengah Sumairah yang cantik, bijak bercakap, pandai berpidato, menguasai pelbagai bahasa. Saya fikir, apalah yang istimewa tentang Shuaib. Tapi bila saya fikir balik, dia cakap lemah lembut kan. Saya kata rupanya seorang wanita yang tegas, bijak, cerdik apa semua ni, dia tak memerlukan seorang lelaki yang setara dengan dia. Dia memerlukan seorang lelaki yang penyabar, humble, tenang dan boleh comfort lah. Saya katakan tak boleh ada dua singa dalam satu kandang. Maka saya kata okeylah, inilah yang menjadikan mereka pasangan suami isteri lah kot. Shuaib dekat kapal lain lah, sebab ada 40 kapal. Kapal saya dah okey dah internet. Esok semua orang nak belayar. Shuaib tak tidur lah malam ni. Sebab orang ni bagi tahu kata line dia lag lah. Sebab tu saya live dengan tuan-tuan. Sebab kalau saya nak komplain apa-apa, saya kena komplain sekarang. Sebab besok dah nak belayar. Jadi saya kena komplain sekarang. Jadi saya live ni tengok nampak tuan-tuan tak komplain lag. Tuan-tuan pun cakap macam semuanya okey je. Maksudnya saya tak perlulah komplain lah. Berarti Shuaib telah meninggalkan kerja dia dalam keadaan baik. Kerana pertama kali saya live dalam kapal sendiri. Sebelum ni saya menumpang kapal orang. Tuan-tuan nampak okey ke? Shuaib ada. Dia adalah dia duduk di kapal induk. Saya tak boleh sebut nama kapal. Dia duduk di kapal induk. Kalau ada mana-mana internet terganggu, dan waktu kami belayar, dia akan turun dengan bot laju. Bot laju tu bawa, dia akan lompat naik atas mana-mana kapal yang rosak, dia repair. Sebab semasa perjalanan di laut, pasukan sokongan terus berjalan. Pasukan sokongan ni doktor, pasukan sokongan ni yang bawa pakai enjin, pasukan sokongan ni juga bawa pakai internet. Supaya waktu kita belayar, kalau rosak, jenuh lah kalau tak ada. Jadi dia duduk di kapal induk. Jadi besok kalau internet putus, organizer saya bagi tahu dia, kapal saya ni memerlukan sambungan internet. Mereka turun lah dengan dia panggil apa, denggi. Denggi tu bot yang boleh naik 3-4 orang laju. Dia speed lah ke arah kapal saya. Dia naik lah, tengok repair mana yang perlu. Sistem sokongan ada di kapal induk. Kapal induk tu kita panggil motherboard. Sebab tu motherboard, saya cari air sekejap.
Saya nak cari alih. Tuan-tuan sabar jangan lari tau. Dia nak pergi ambil air ni bukan letih pun, letih terpaksa memanjat tempat-tempat yang sempit. So, okay, di sini kita ada Palestine Kola. Dia taja dan dihantar kepada semua kapal-kapal ni. Ada dalam kapal saya dapat 48 tin kot. 48 tin. Tapi kapten saya dia tak makan karbonat. Kemudian orang lain pun tak minum, saya rasa saya seorang je. Jadi kalau dah harga tu saya minum lah. Saya pun tak pernah banyak ambil karbonat sebab dia bukan minuman yang sihat. Sebab gula dia tinggi Saya pun heran tuan-tuan tergamak menyebut perkataan budak sindrom. Ada seorang komen tadi, budak sindrom ikut tak? Saya pun tak tahu macam mana tuan-tuan berfikir. Saya doakanlah kalau tuan lelaki atau perempuan beranak besok tak dapat anak sindrom, Allah tak kifarah komen tuan dengan membagikan tuan-tuan anak yang ada sindrom. Tak baik. Saya selamat Asin kawan saya. 38 tahun saya kawan dengan dia. Walaupun orang kata dia autism, saya hormati dia sebagai kawan sejati. Di office saya ada seorang pekerja nama Iqbal, autistik tahap 2. Tapi saya sayang dia macam anak sendiri. Dan saya tak faham dalam era moden di mana kadar kelahiran anak-anak autistik ni sangat tinggi bermula tahun 90-an. Kita masih lagi ada perkataan tergamak bercakap perkara yang kita fikir kata dalam era moden ni orang dah tak cakap perkataan tu. Orang cari perkataan yang lebih proper supaya mentaliti kita ni besok kalau Allah takdirkan kita dapat anak yang sedemikian rupa, Allah takdirkan, bukan saya sumpah kita nak bawa anak kita ni tak diburukkan lagi oleh pelayanan sistem sosial yang lemah. Jadi zaman dulu ni orang kata budak tak cukup akal, budak 3 suku sebab orang Melayu belum belajar. Tapi saya fikir sekarang ni semua orang belajar tentang menghormati orang macam ni. Jadi kita tak guna lagi budak sindrom sebab perkataan tu menghina. Jadi kita tanya cara kita guna perkataan. Biarlah kita ni nampak kata macam ni lah. Kalau kita rasa nak cakap kurang ajar, kita kena pergi tempat yang kita tahu harga kurang ajar tu ada nilai dia. Tuan-tuan pergi pasar, masuk pasar coket, tuan-tuan jumpa orang dekat tanak tu, anak toke pasar coket tu, tuan-tuan cakap, ya anak kau ni kena Down syndrome, kau tak bawa ke hari ni? Baru tuan-tuan tahu nilai kurang ajar tu apa harga dia. Baru terror. Tapi bila tuan-tuan masuk ke media sosial dan tuan-tuan menjual nilai kurang ajar dan nilai kurang adab, tak guna. Tuan-tuan pergi tempat betul-betul yang di mana kurang ajar ni ada value. Orang tak berani sebur saudara, orang tak berani hentak saudara. Jadi kadang-kadang saya pun tak faham. Dia pun bukan budak, dia seorang pejuang. Dia sangat melakukan perkara yang kita fikir kita perlukan. Tak banyak orang nak buat benda macam tu. Dan dia menjadi sangat value kerana dia melakukan dalam keadaan dia ada Asperger. Yang mana dia menjadi aspirasi kepada ribuan orang ataupun kepada jutaan orang yang ada anak yang ada autism syndrome disorder, dipanggil AUD, ASD, autism syndrome disorder. Untuk semua ibu-ibu ni rasa anak mereka mempunyai peluang untuk menjadi satu standard yang pernah dicapai oleh Greta Thunberg. Jadi saya pun bangga sebab sebelum ni reference saya hanyalah Selamat Asrin. Selamat Asrin ni autistik. Tapi dia tak mengemis. Selamat Asrin ni autistik. Tapi dia boleh hidup berdikari. Selamat Asrin ni autistik. Dia tak menyusahkan orang. Dia belajar kayu basikal sampai dia mampu bawa basikal. Kemudian dia bernyanyi di tepi jalan. Orang hina, orang cela, hati dia tabah. Memanglah kadang-kadang dia balik, dia tantrum, menangis, marah, naik angin sebab orang kata suara dia tak sedap semua. Tapi dia tak pernah putus asa, besok dia pergi lagi. Besok dia pergi lagi. Menjadikan selama 38 tahun, saya hidup dan berkawan baik dengan Selamat Asrin. Ada masanya saya akan fikir, Selamat pun bertahan. Bila saya jumpa perkataan, janganlah kamu menangis seperti seorang perempuan.
kalau kamu belum berjuang seperti seorang lelaki. Tengok dekat video saya, kata-kata tu diucapkan kira-kira 600 tahun dulu, 500 tahun dulu, 527 tahun dulu oleh seorang ibu bernama Aisyah Al-Hura. Aisyah Al-Hura, gelaran dia adalah si pemerdeka, sebab dia ibu yang mengembangkan empayar Islam dalam kemerdekaan. Bila anak dia Raja Buabil ataupun Raja Abdullah ke-7 yang memerintah empayar Andalus ni di bumi Sepanyol ni, tahun 1462 ni, orang Islam di bumi Sepanyol, Granada, Sevilla dan juga orang Islam yang berada di Malacca ni dikepung oleh tentera Kristian. Jatuhnya Andalus ni. Bila dah dikepung berbulan-bulan, Raja Muhammad ni tak nak perang. Prinsip dia adalah kita dah hampir kalah dah. Dan prinsip dia tak nak ramai rakyat dia terbunuh kerana kebuluran nak counter balik kepungan tentera Kristian yang dibuat oleh Raja Castilla dan juga Isabella kepung. Jadi Sultan Muhammad ni mengaku kalah. Dia serah je kunci. Dengan syarat supaya dia tidak tentera orang Islam yang berada di Andalus ni tidak dibunuh. Dia berniat cantik, dia berniat baik. Kemudian bila dia balik, naik kapal nak lari balik, sebab dalam perjanjian ni dia dibenarkan keluar daripada Granada, dan dia milih untuk pergi ke utara Afrika. Waktu tu belum ada Mesir, belum ada apa, sebab Mesir, Algeria, Libya ni negara moden. Zaman dulu dipanggil empire di bahagian utara Afrika, empire Islam. Dia menangis dekat ibu dia. Itu ibu dia kata, jangan kamu menangis seperti seorang perempuan kerana kamu tak berjuang seperti seorang lelaki, iaitu kamu menyerahkan kejatuhan empire Islam tanpa berperang. Jadi kisah Raja Buabil ni kita anggap kisah lah, tapi pesan ibu dia tu kekal sampai sekarang. Jadi saya selalu ingat, kata selama saya kawan dengan Selamat Asrin, walaupun dia tu autistik tahap 1 iaitu boleh berdikari, saya tak fikir kata saya berkawan dengan seorang yang ada autistik. Dia banyak menjadi aspirasi pada saya. Pada hari-hari dia down, dia balik, dia down ni, dia down. Orang ni mengata kat dia suruh saya pergi pukul orang tu. Dia balik jumpa saya, dia ingat saya ni hari-hari pergi pukul orang tu, panggil dia hoi. Hari ni dia pergi menyanyi, lepas tu orang ambil gambar tak bagi duit kat dia, penat dia kena tunggu ambil gambar, lepas tu dia orang tak bagi dia RM1, RM2. Dia membebel lah. Dia tidur dalam keadaan down. Okay. Besok dia bangun, saya tanya, Mak, gimana? Aku nak pergi cari duit, aku nak nyanyi, aku ada janji dengan Genji, aku ada janji dengan Bob. Jadi bertahun-tahun saya lihat dia tak pernah putus asa. Dan saya selalu fikir, kalau selamat dengan Allah bagi dia kekurangan macam tu pun, he still a great fighter. Dia still akan hidup lagi. Dia akan lagi-lagi hidup lagi. Dia akan terus hidup lagi. Takkanlah kita yang dilahirkan kononnya so-called sangat normal, nak berputus asa. Itu saya nasihatkan tuan-tuan, kata hormatilah orang-orang yang dilahirkan istimewa ni. Sebab satu hari kemungkinan Allah akan uji kita, bagi kita anak istimewa. Jangan kata-kata yang kita keluar hari ni untuk tujuan mencela orang, besok kita mendapat celaan tersebut. Sebab kadar kelahiran anak-anak autistik hari ni adalah tinggi dalam era moden. Jadi perkadaran dia tinggi 1/44 sekarang kan. Itu je saya boleh share dengan tuan-tuan. Wah, nak wayang apa? Awak cuba cerita apa yang wayang? Jangan buang dia. Saya nak tengok scroll je. Okey. Wah, jangan buang dia. Naiklah kotak. Saya selalu nak cari orang-orang yang dipanggil sebagai yang tuduh wayang ni naik kotak dan bercakap. Tuan-tuan sanggup buka fake account, tak ada gambar, dengan menggambarkan membuat. Kalau tuan-tuan hidup gagal dalam dunia, tuan-tuan tak ada perjuangan, dalam dunia tuan-tuan tak ada apa yang tuan-tuan ingin capai dalam hidup, itu normal. Untuk menjadi seperti OAHA ni, iaitu orang yang hidup gagal, tak ada cita-cita, itu normal. Bukan kamu seorang. Ribuan orang dalam dunia hidup tanpa mempunyai sebarang prinsip untuk melakukan sesuatu yang lebih tinggi daripada apa yang boleh dicapai. Jadi saya nasihatkan, tak semua orang akan hidup macam kamu. Memilih jalan gagal, lepas tu pergi kacau semua tempat, supaya semua benda ni gagal seperti kamu. Bila kamu gagal dan kamu tak menjadi orang yang berfungsi, kamu hidup sebagai seorang yang dilihat sebagai tidak berguna, kamu kena baiki hidup kamu. Bukan datang ke tempat saya dan menyerang saya, lepas tu cerang pula dengan cara yang tak gentleman. Bubuh nama betul, minta izin naik kotak, tekan, saya bagi naik kotak. Tuan hujah kan? Saya jawab dengan baik, saya jawab dengan bagus, terus terang. Jadi kalau masuk macam setakat, demi ini saya bagi nasihat lah untuk OHH dan orang lain. Okay? Bahawa kalau kita merasa diri kita gagal, kalau kita merasa diri kita sebagai orang yang tak berjaya, kita merasakan diri kita sebagai orang yang gagal mencapai sesuatu, kita tak boleh marah dengan menghukum orang lain hanya kerana kita hidup sebagai the loser, kita hidup sebagai the failure.
Jangan ganggu. Ni partner saya dah balik. Dia pergi beli barang-barang untuk menambahkan keperluan kami belayar. Jadi dia bawa beg semua. Hari ni saya tak pakai mic sebab saya nak save bateri. Kalau saya pakai mic, bateri akan makan kuat. Jadi saya tak pakai mic untuk save bateri. Okey. Okey. Ada apa-apa yang tuan-tuan nak buat lagi? Kalau tuan-tuan saya boleh bagi nasihat begitulah. Ya, bunyi betul. Dia tengah angkat barang isi dalam peti ais. Saya tak boleh larang dia bunyi bising sebab dia sedang buat kerja. Jadi tuan-tuan terima sekejap lah. Kata partner saya ni saya boleh tunjuk daripada belakang. Okey. Dia pergi keluar membeli barang-barang keperluan kerana ini adalah minit akhir untuk kita bersiap sedia. Jadi saya pula tak pakai mic. Kalau saya pakai mic, bateri makan lagi kuat. Jadi dia isi barang dalam peti ais adalah sikit bunyi. Tuan-tuan sabar je. Sebab bunyi tersebut memang mengganggu. Tapi kalau tuan-tuan dah fokus, tuan-tuan boleh dengar pun apa saya cakap. Okey. Tuan-tuan boleh dengar apa saya cakap. Ada apa-apa dengan tuan-tuan nak tanya? Okey, berapa hari? Tak, saya dengan partner saya ni dia Muslim. Yang lain adalah Jerman, Australia dan seorang lagi Spain. Partner saya ni adalah Muslim daripada UK. Dia Muslim daripada UK. Saya tak boleh tunjuk muka dia kerana dia accountant. Kalau dia dikesan dia belayar di UK nanti kemungkinan besar dia akan kehilangan pekerjaan. Jadi sebab tu undang-undang dibuat. Hanya general participan yang sign surat. General participan macam saya, Mak Fazal, kami dah sign surat datang untuk membantu kempen ni. Kami bertanggungjawab apa-apa terjadi kat atas diri kami. Kami tak akan ada masalah untuk tunjuk muka. Manakala kumpulan profesional yang lain, kapten kapal apa semua, mereka ni bergadai nasib. Sebab kalau mereka kapten kapal ni, kalau dia menggunakan lesen perkapalan di Eropah ni adalah lesen komersial. Kalau dia dilihat menggunakan lesen perkapalan dia untuk pergi untuk buat misi, dia ditarik balik lesen dia, dia tak boleh bekerja. Maka itu kapten kapal ni tak boleh ditunjukkan dalam gambar. Partner saya ni dia accountant. Dan dia kemungkinan bekerja dengan syarikat yang yang akan pecat dia kerana dia kelihatan pro Palestin. Jadi tuan-tuan kena faham bahawa tak semua negara macam Malaysia, sebab UK ni negara yang pro Israel dulu. Perancis ada syarikat-syarikat yang kebanyakannya tak nak pekerja dia terlibat dengan apa dipanggil gerakan politik yang macam pro Palestin. Jadi kita lindungilah. Faham? Okey. Dia pun veteran, dia dah 56. Sebab dia lahir tahun 71, dia 56. Satu kapal saya ni dipanggil kapal warga emas. Kerana yang naik kapal ni semua warga emas lah. Okay, saya baru nak beritahu, kata rupanya tanpa sedar saya, buku baru saya telah siap. Anekdot buku. Rupanya tadi barulah, saya tak boleh tunjuk video dia. Barulah tadi, saya tak tahu apa tentang kita dah kumpul-kumpul kan. Untuk Pesta Buku Kuala Lumpur ni akan dilancarkan anekdot baru saya, anekdot buku. Pesta buku nantilah. Saya pun borang, saya kata okey lah, saya percaya lah. Kata dia orang dah sunting semua tulisan-tulisan saya menyangkut tentang budaya buku. Jadi Pesta Buku ni saya ada lah buku baru. Sebab saya nak tulis, saya masa dah tak ada lah. Sebab saya banyak stream dengan tuan-tuan. Bagi tuan-tuan yang nak edisi khas Pasar ke Pasar, Arif, malam ni kita masih belanja ke Arif? Sebab admin di Malaysia, saya di Sepanyol. Tuan-tuan nak edisi khas Pasar ke Pasar. Pasar ke Pasar ni tuan-tuan tak boleh beli di mana-mana melainkan dalam live saya je. Sebab dia dipanggil sebagai friend mark, tanda kawan dengan Ziad Stream. Ni kita keluarkan Pasar ke Pasar edisi yang ke 12,001 ke 15,000, 3,000 je. Edisi yang kita letakkan cover dia warna biru, iaitu warna laut, dulu cover kuning. Kemudian kita letakkan edisi Sumut Flotilla 2.0. Jadi nanti yang cover lama tu tak ada. 12,000 saya jual, yang ni dah 12,000 dah habis. Ini cetakkan 12,001 sampai lah 15,000. Kalau tuan-tuan nak, tuan-tuan lock. Masih belanja ke Arif? Masih belanja. Saya nampak harga RM35. Berarti Arif masih belanja. Kerana Ilham salah letak harga. Memang buku ni RM40 sebab dia tebal. Dan buku ni bukan anekdot. Buku ni adalah esei-esei yang pernah saya tulis berkenaan satu, miskin bandar dan kenapa keadaan kelaparan di kalangan kanak-kanak sangat kritikal. Kemudian esei-esei saya berkaitan dengan mengapa berlaku begitu banyak kanak-kanak terpaksa bergantung hidup kepada makanan di jalanan. Review saya tentang report yang dikeluarkan oleh Dr. Philip Aston
yang mana Datuk Najib pun tak bersetuju, Tun M pun tak bersetuju. Tapi ini real, kajian UNICEF, anak-anak miskin bandar di Kuala Lumpur, terutama yang tinggal di PPR, mereka makan 2 kali sehari, gagal mendapat makan 3 kali sehari. Berarti waktu tu Kerajaan Malaysia rasa macam laporan ni memalukan. Jadi bila Tun M jadi Perdana Menteri, dia minta buat satu convention membincangkan tentang masalah makanan kanak-kanak ni. Salah seorang pembentang kertas kerja adalah saya. Jadi waktu tu saya diminta hadir dan membentangkan kertas kerja. Saya buat kajian, saya pergi ke rumah PPR di Desa Kepung. Dan saya pun dah lama dah buat projek memberi makan kanak-kanak di tepi jalan. Maka itulah saya bentangkan. Jadi dalam ni ada kisah Tia, seorang gadis berusia 12 tahun. Tia ni anak orang susah. Dia tinggal dekat Kampung Batu Segambut. Jadi kerana keluarga dia miskin, dan saya pula 2012 ni saya setiap hari Khamis malam Jumaat saya buat projek bagi makan kanak-kanak di jalanan. Jadi kerana keluarga dia miskin, setiap hari Khamis malam Jumaat, bapak dia naikkan dia dengan motor, turunkan dia dekat CIMB depan Coket, tempat di mana ramai orang agihkan makanan. Tia ni dia dah mula ada tanda-tanda menjadi gadis sunti lah. Maksudnya dada dia sedikit ada tanda-tanda dah dewasa. Tapi dia tak ada duit beli bra. Dan mak dia tak ada duit untuk belikan dia baju lapik dalam. Jadi dia pakai baju jarang. Bila duduk dekat cahaya depan CIMB Jalan Coket, dia rasa malu lah nak minta makanan. Sebab tubuh dia tu dilihat orang. Dan dia dah faham bahawa tubuh dia tu tubuh seorang wanita yang telah gadis yang berusia 12 tahun. Dia duduk balik tiang. Jadi setiap kali saya bagi makanan, saya nampak dia sebelum saya panggil. Saya bagi satu. Dia patah balik, dia tunggu lagi. Dia pergi satu. Dia tunggu lagi. Lama kelamaan waktu tu saya bawa kami ni di aktivis ni, kami tak faham hidup orang miskin. Kami buatlah satu undang-undang, seorang budak boleh ambil satu je makanan. Zaman tu kita belum faham tentang kanak-kanak ni. Rupa-rupanya Tia ni dia kena ambil 6 pack makanan untuk makan malam tu. Dia kena ambil satu untuk dia, 4 beradik kan, untuk mak ayah dia. Dapat 6. Lepas tu dia kena tunggu lagi. Kalau ada lagi makanan banyak, dia akan ambil 12 pack supaya besok yang baki 6 tu dibawa pergi ke sekolah dan mak dengan ayah dia sarapan. Kisah dia saya tulis dalam ni. Tia. Saya sedih betul. Tahun 2012 saya buat projek ni. Kemudian saya pun jumpa dengan kawan-kawan. Cerita kata sebenarnya kita minta satu budak ambil satu makanan, 2 tu macam tamak, 3 macam tamak, salah. Sebab ada kanak-kanak menjadi wakil pada keluarga mereka. Jadi saya cerita banyak lah macam mana saya melihat jalanan dan pengalaman saya dibesarkan oleh kisah-kisah jalanan. Dan dalam ni pula saya ceritakan juga pengalaman saya belajar dan orang-orang yang banyak mengubah cara saya berfikir. Profesor Emeritus Shannon Ahmad, pensyarah saya waktu di USM. Saya mengembara dengan arwah penerima Sirat Award, Azizi Haji Abdullah, sastrawan negara yang sangat terkenal tu. Apa yang saya pelajari, pengalaman saya berkawan dengan Abang Pian Habib, arwah Pian Habib. Masa saya tulis artikel ni, Abang Pian masih hidup. Bagaimana saya mengharung dunia dengan menjadikan dia adalah kawan baik dan seorang pembimbing saya. Persahabatan saya dengan Lolok, dalam ni ada kisah persahabatan saya dengan Lolok. Kami sama-sama sampai Kuala Lumpur. Lolok pun belum lagi tulis lirik, saya belum tulis puisi. Kami hidup dengan idea-idea yang kononnya demikian, kononnya ada begini. Kemudian Lolok menulis lirik, saya pula menulis puisi. Lolok kemudiannya menjadi terkenal sebagai penulis lirik dan juga seorang aktivis seni. Saya pergi ke universiti, keluar dan kembali menjadi wartawan. Saya tulislah sampailah Lolok kembali ke Rahmatullah 2006. Kemudian ada kisah persahabatan saya dengan Sabri Yunus. Saya tulis macam mana saya sentiasa berharap satu hari sebelum Sabri pergi. Kami dua dah tua. Setiap kali jumpa Sabri, saya akan kata, bang, tulislah sebuah buku kisah hidup abang. Sebab kisah Sabri Yunus sangat menarik. Jalan ni ada kisah persahabatan saya dengan Sabri Yunus. Kemudian saya tulis juga, saya dulu duduk di kampung. Macam mana filem-filem yang hebat telah mengubah saya. Macam mana tengok filem-filem Oliver Stone telah mengubah saya. Filem-filem Francis Ford Coppola mengubah saya. Filem Martin Scorsese telah mengubah hidup saya. Saya tulis filem dan juga kesannya. Sebab saya dulu membesar dekat kampung, tak ada hiburan. Tapi adik-beradik saya dekat kampung ni ramai jaga panggung wayang. Jadi saya nak tengok wayang bila-bila masa boleh. Saya hanya perlu make sure saya perut dah kenyang, pergi ke pawagam, masuk je. Sebab yang jaga panggung tadi beradik saya. Jadi panggung Putra di Alor Star Kedah, panggung Rek di Alor Star Kedah ni saya boleh masuk pada bila-bila masa. Kemudian saya cerita filem-filem hebat yang mempengaruhi saya. Kemudian saya daripada dulu suka membaca buku. Dan saya cerita juga novel-novel hebat yang mempengaruhi saya. Kemudian saya minat muzik hebat. Daripada Bob Dylan, John Lennon, Iwan Fals, orang muzik-muzik yang mempengaruhi saya. Jadi ada 80 rencana yang saya tulis pasar ke pasar kerana saya asal daripada budak pasar Pekan Rabu. Jual buah di pasar malam. Umur saya 14 tahun. Untuk membantu keluarga saya miskin menyambung hidup, untuk membantu ayah saya yang tak mampu menyekolahkan semua anak-anak, saya pergi bekerja di pasar malam dan kemudiannya di situ saya belajar hidup dengan menjadi
tulang belakang kepada ayah saya. Kemudian sampai di KL ni, saya bekerja di Pasar Coket. Daripada Pasar Coket tu saya hidup dalam dunia liar, hinggalah akhirnya saya memilih kata tak kesudah, saya jadi kru filem. Daripada kru filem Nasir Jani, ada kisah Nasir Jani dalam ni, dia beritahu kat saya, Nal, dia panggil saya Jaget, aku tak nampak kau akan berjaya dalam filem. Kau punya, saya dah kerja setahun lebih, dia nampaklah bakat saya, kau tak akan jadi pengarah filem yang baik. Kau pergilah universiti, kau belajar sesuatu kerana kau adalah penulis yang bagus. Saya pergi USM, saya tukar balik hidup saya, pergi USM, keluar saya bekerja wartawan, sampailah saya pencen dengan menikmati jawatan CEO, dan last kali jawatan saya 10 tahun sebagai Chief Strategy Officer. Umur saya 52 tahun saya pencen. Kemudian saya ceritalah semua pengalaman-pengalaman yang kemudiannya sampailah ke dunia stream. Jadi kalau tuan-tuan nak, pasar ke pasar edisi khas Sumut ni, dia cover yang 12,000 yang lepas, cover dia kuning, biasa je. Tapi kali ni kita jadikan cover. Sebab saya tak boleh bawa buku, kalau saya bawa buku nanti beg dia berat. Jadi saya bawa semuanya adalah laminate kulit buku je. Sebab kalau saya bawa buku berat dan jenuh saya tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak, saya tak tahu berapa ringgit TikTok bagi dekat tuan-tuan diskaun, tapi harga yang kita diskaunkan daripada 40 kita jadikan RM35. Ni harga asal dia 40 saya turunkan RM35. Terima kasih yang mana yang dah order, terima kasih. Jadi kalau tuan-tuan nak, dan ada 10 kisah tentang Slamet Asrin. Jadi orang selalu suruh saya menulis tentang Slamet Asrin. Saya kata tak boleh, sebab saya kenal Slamet Asrin, dia di KL dia. Kalau saya nak menulis, saya kena pergi kampung dia, interview mak saudara dia, interview kakak dia semua. Saya tak daya nak buat kerja tu. Tapi ada 10 kisah tentang Slamet Asrin, bagaimana saya melihat dia sebagai kawan baik. Berarti kalau tuan-tuan tanya saya, Abang Zainal, siapa 10 kawan yang Abang Zainal boleh namakan sebagai kawan baik? Saya boleh sebut Baim Zakaria, Slamet Asrin, Syed Amran, Sabri Yunus yang masih hidup, Abang Pian semua dah meninggal. Kemudian Johari Hamid, sama-sama di saya di Central Market. Jadi Slamet Asrin ni termasuk dalam 10 kawan baik saya. Sebab tu tuan-tuan selalu tanya kan, kenapa saya manjakan Beska dia tak WhatsApp pun saya beli. Kenapa dia datang je saya bagi dia duit. Sebab saya tak pernah melihat dia sebagai seorang OKU. Saya melihat dia kata, dari antara panjangnya dunia persahabatan, saya berkawan dengan dia tak pernah putus. Sebab orang lain ni sebab orang lain ni berkahwin apa semua kan. Slamet ni, masa saya kahwin, duduk rumah saya yang pertama 1994 di Fleksi Pulau Pinang. Saya bawa dia datang duduk rumah saya. Sebab saya kahwin dengan isteri saya, sebab kan saya pick up isteri saya dekat Central Market. Jadi isteri saya ni, isteri saya dan Slamet ni saling mengenali sebelum saya kahwin lagi. Sebab tu isteri saya ni sayang dengan Slamet ni, sebagai dia tahu, sebab dia tahu isi hati saya selalu cakap. Dan anak-anak saya ni pun saya cakap, kalau ayah tak ada di office, Pakcik Slamet datang, bagi dia duit. Lepas tu baru bagi tahu ayah. Dan saya pesan pada anak saya, kalau Pakcik Slamet datang, kena layan dia ni macam dia ni adalah adik ayah. Sebab tu anak-anak saya, isteri saya semua hormat. Dan kedudukan Slamet di dalam keluarga saya ni bukan sebagai seorang OKU. Dia diiktiraf bahawa anak-anak saya kena hormati dia. Sebab saya pesan, ayah sayang dia macam adik ayah sendiri. Jadi kalau Cik Slamet datang, tapi Ilham tak panggil dia pakcik tau, dia marah. Ilham panggil dia abang, sebab semua kena panggil abang kan, dia anti kalau digambarkan tua. Tapi saya bahasakan dia pada anak saya pakcik. Kalau Pakcik Slamet datang, ayah tidur ke apa, bagi dia RM50. Jadi dia datang sekarang, dia mana jumpa saya? Dia jumpa Ilham je. Dia dah tak perlu bodek, dia datang je, dia tengok Ilham. Bapak kau tidur Ilham dah tahu dah, ambil duit RM50. Dia ambil, beritahu, nanti bapak kau bangun cakap tau, kata esok aku nak 100. Ilham kata iyalah. Lepas tu dia balik, nanti dia voicemail lah. Dia nak naik Beska, dia voicemail lah. Kau jangan kacau aku, aku dah ambil duit. Kau jangan kacau aku. Aku dah ambil duit dekat anak kau tadi RM50, tapi esok aku nak 100. Saya cerita kata, ada tuan-tuan baca lah, 10 kisah saya tulis tadi dia. Saya pun rindu dia. Ni perjalanan saya jauh ni. Dia belum voicemail saya lagi. Mungkin orang belum bagi tahu dia lagi. Kalau dia voicemail saya, dia punya ayat kalau voicemail kan, bila dia, orang dah cerita-cerita kan, Zainal pergi macam ni, gambarkan kat dia, kata saya akan mati ke apa kan. Kadang-kadang orang cerita over kat saya kan dengan voicemail dia. Yang kau pergi tu buat apa? Dah kau tahu dah tempat tu kau nak mati. Tapi kau balik tau. Aku nak pakai duit. Ada voicemail itu. Tapi saya kalau ada voicemail dia menarik, saya share dengan tuan-tuan waktu live. Cuma sekarang saya ada satu phone pula. Okey, saya ada satu phone. Nanti dia akan hantar lagi voicemail. Kau pergi Arab tu, bila kau balik nanti saya tahu. Saya tak balas voicemail dia, saya sidai je. Maksudnya bila kau nak balik tu, maksudnya dia berkeperluan duit lah. Nanti saya mesej lah, Slamet ada datang tak semalam? Datang, dia nak minta duit. Tapi Ham cakap tunggu ayah balik. Saya tahan bagilah dia 100. Maksudnya bunyi ayat kau nak cepat balik tu bukan urusan saya hidup atau mati. Urusan dia perlukan saya untuk dapatkan duit. Maksudnya kalau kau nak mati ni, kau mati Malaysia lah senang. Sempat aku ambil duit aku dulu, daripada kau mati dekat Arab tu nanti aku tak ada duit. Itulah.
Maksud dia, kesedihan dia tu adalah dia fikirkan, kalau Zena tu mati nanti, kat siapa aku nak minta duit? Nanti kalau aku nak tukar basikal, dia boleh berfikir tahap tu. Jadi pentingnya saya pada dia ni sebab dia perlukan basikal, dia perlukan tukar tayar basikal. Sebab dia tak boleh memahami kata persahabatan tu apa. Sebab ialah saya fikir dia sayang saya. Sebab saya fikir kata, dia pernah cakap dekat siapa sebab orang cerita kata, Mat, kau ni kalau kau mati kau masuk syurga. Kau boleh seret orang masuk syurga. Saya tak ingat dalam video siapa. Orang tu tanya, kau akan bawa siapa masuk syurga? Dia kata dia akan bawa saya. Saya tak tahu, saya tak pasti. Tapi saya rasa orang pernah cerita dekat saya, ada satu video tengah live, dia pernah sebut kata, kalau dia mati, siapa yang dia boleh bawa masuk syurga, dia masuk saya. Video amal ya? Okey. Jadi saya faham lah kata, dia nak bersifat, kita kan dah tua kan, saya 59, dia 58. Takkanlah dia nak cakap dia sayang saya. Tapi saya faham lah, kalau dia datang kan, dia berani arah-arah saya, maksudlah saya lah orang yang paling dia sayang. Sebab dia berani marah saya, pastilah dia tahu kata saya takkan marah dia balik. Kalau dia dah ada apa kesulitan, dia cari saya dulu. Berarti saya lah orang yang paling dia percaya. Sebab dia boleh datang dan bagi tahu dengan belagak pula tu. Kau tahu tak? Aku kayu basikal, lepas tu aku dah ni. Kau tahu tak? Aku tekan break, kau tahu tak? Kau tahu tak? Dia duk kau tahu tak tu, saya dah tahu dah. Kau tahu tak aku nak duit, itu aja dia. Kau tahu tak? Aku kalau tekan break, basikal aku pergi depan. Maksudnya, cerita dah alamat sekarang, apa masalah dia? Terus tangan dia. Saya bagilah 50 tengoklah apa ada. Kalau tak cukup, dia akan cakap, benda ni aku dah tanya. Dia sekarang lah RM70 ke RM80 lah. Tokek kedai basikal tu cakap, tak apa lama, ambil lah 100. Dapat je, tu hilang. Jadi saya fikir kata dia takut nanti kalau saya mati atau saya tak balik. Bukan saya kata sedih saya akan mati. Dia fikir macam tu, aku ni nak hidup lama lagi ni. Kalau orang tua ni mati, aku nak ambil duit kat mana? Jadi saya fikir macam tu lah kot. Okey, kalau tuan-tuan nak baca 10 kisah Selamat Asrin tentang tantrum dia, tentang hari-hari romantik dia, kisah-kisah kasih sayang dia pada ibu dia. Dia pernah cerita kat saya kenapa Selamat seakan menangis bila dengar lagu-lagu tentang ibu. Kerana ibu Selamat ni meninggal sebab lahirkan Selamat. Waktu dia membesar, tahun-tahun dia membesar kan, dia lahir sama dengan saya kan, saya tahun 67, dia 68. Tahun-tahun 70-an, orang ada tanam satu kepercayaan yang seolah-olah ibu dia meninggal kerana lahirkan dia. Itu jadi bila dia membesar, dia autistik, dia tak boleh fikir logik. Jadi ada mungkin orang gurau dengan mengatakan salah satu punca ibu dia meninggal lah kerana lahirkan Selamat. Jadi Selamat ni dewasa dalam feel guilty, seolah-olah mak dia, sebab Selamat ni lahir cesarean, sebab tu dia cakap aku keluar ikut tingkap. Kau bodoh, kau keluar ikut bawah, aku pandai, aku keluar ikut pintu. Sebab dia ni mak dia ni dibedah Caesar. Bila lepas pembedahan Caesar tahun-tahun 68 tu, Caesar ni masih belum dimahiri, mak dia meninggal sebab pendarahan. Jadi bila dia besar, kenapa kalau orang interview dia lagu-lagu tentang kisah macam dekat radio Gegar tu kan, lagu ibu dia akan menangis. Sebab ada kesilapan, orang gurau ataupun orang sengaja bagi tahu dia pada tahun-tahun dia membesar, kata mak dia meninggal sebab lahirkan dia. Jadi dekat sini saya ada satu rencana saya tulis untuk tuan-tuan lebih faham kenapa Selamat ni sangat sentimental dengan ibu dia. Bondan binti Selendang, nama mak dia. Nama mak si Selamat ni. Itu yang Selamat menjadi seorang yang membesar walaupun dia autistik. Dia sangat sentimental pada kisah-kisah ibu. Sebab dia kehilangan ibu yang pada waktu dia kecil. Tak semua, tapi sebahagian orang telah pun menanam kepercayaan bahawa ibu dia meninggal kerana melahirkan dia. Walaupun sikit saja orang cakap, benda tu berbekas dekat dia. Jadi setiap kali kalau kita nak tahu mood dia bagus kan, Selamat ni mood dia bagus satu je waktu dia lepas bangun tidur. Dia kalau balik menyanyi jangan kacau, dia letih, dia tantrum. Jadi kadang-kadang dia tidur, dia bangun pukul 4 pagi. Dia lalu kat bilik saya. Dia perlukan duit ke tak cukup duit untuk sarapan kan. Sebab dia pukul 5 dah kayu basikal dah. Pergi sarapan, dia akan batuk lah. Saya dengar, Ahmad, kau nak apa? Saya keluar. Bila keluar, sementara nak tunggu dia keluar sebab dia takut anjing. Pukul 5 baru dia berani kayuh. Sebab anjing dia dah tak ada dekat kawasan Ceras tu. Jadi daripada Permaisuri, dia boleh pergi minum dekat mana-mana kedai yang dia nak minum. Pada waktu tu lah waktu terbaik. Tanya dia, gini. Waktu tu lah waktu terbaik. Jadi kebanyakan kisah-kisah tentang Selamat yang saya tulis dalam pasal 10 topik khas untuk Selamat adalah kisah-kisah yang saya dengar pada waktu emosi dia berada dalam keadaan yang sangat baik, iaitu selepas dia dah tidur malam. Dia ni balik-balik je, dia tidur. Dan Selamat ni dia tak perlu tidur sampai 7-8 jam sahaja tuan-tuan. Dia deep sleep 3 jam je. Dia balik-balik, dia deep sleep 3 jam, dia dah boleh keluar dah. Pergi kayu basikal pagi.
Lepas tu dia balik pula, dia ambil lagi deep sleep pula. Pukul 11 pagi tu sampai pukul 2 petang. Lepas tu dia keluar merayau, sampailah malam, balik pula deep sleep. Dia ambil deep sleep pula pukul 1 pagi sampai 4 pagi. Lepas tu dia bangun pukul 5, dia keluar, dia kayuh, tu dia balik pula. Tidur pula, ambil lagi deep sleep pukul 1 sampai pukul 2 petang. Pukul 11 sampai pukul 2 petang. Lepas tu keluar lagi. Itulah rotasi hidup dia. Jadi siapa yang dapat bersama dengan dia pukul 4 pagi tu akan mendengar lah. Ni beg aku ni memang buka untuk ni. Agar tuan-tuan nak lock je, saya sedang belanja buku ni. Tuan-tuan akan dapat edisi Sumut Flotilla 2.0. Yang buku yang 12,000 yang lama saya jual tu, dia tak ada edisi ni saya print khas lah. Sebab saya dah agak kata 3,000 kopi mungkin boleh saya jual dalam tempoh 1 bulan ni. Sebab dulu pun saya print 3,000, dalam 2 bulan dah habis. So kalau tuan-tuan nak buku yang saya panggil tadi, saya bincang tuan-tuan panjang bagaimana Yahudi menyusun pengisraelan Amerika. Bagaimana Amerika diisraelkan dalam agenda licik Henry Kissinger. Yahudi pertama menjadi susah negara Amerika. Tuan-tuan boleh ambil buku dunia, Tata Dunia, RM RM60. Kalau tuan-tuan nak buku-buku mampu milik tengah bulan, tuan-tuan boleh ambil 37 doa-doa Imam Ghazali yang disusun daripada kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin ni ada 1,000 lebih doa. Mereka pilih 37 yang dikeluar dalam edisi mewah ni. Saya tak boleh bawa buku, nanti kemik dalam beg mengembara kan. Saya letak dalam kertas ni je. Jadi buku-buku ni adalah doa-doa yang datang daripada kitab Ihya Ulumuddin. Terjemah dia ambil doa yang 37, boleh pakai 24 jam. Doa bangun tidur, doa masuk bilik air, doa selepas membuang hadas, doa keluar bilik air, doa ketika melihat cermin, doa ketika memakai baju, doa waktu solat, doa selepas solat, doa ketika keluar rumah, doa masuk masjid, doa keluar masjid, doa ketika bersedekah, doa melihat kejadian yang aneh, doa ketika sakit, doa ketika beremosi, doa ketika banyak utang, doa ketika menanggung rugi, doa ketika berada di tempat tinggi, doa melihat kejadian alam, doa melihat bencana, doa hadir dalam majlis perkahwinan, doa mendoakan pengantin baru, doa selepas doa dimakbulkan. Sampailah pusingan doa sebelum tidur. Buku ni dia ada doa dalam bahasa Arab, terjemahan dia bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Kalau tuan-tuan nak, RM20. Imam Ghazali ni. Tapi saya ada buat combo Imam Ghazali doa ni dengan, saya lupa combo dia dengan buku apa dia? Imam Ghazali combo. Kalau tak nak ambil Imam Ghazali saja. Imam Ghazali dengan Rehlah Imam Syafi'i. Saya buat combo dia, saya belanja tuan-tuan. Jangan, harga dia 35. Aku harga dia 38. Buku ni 20. Kemudian tuan-tuan akan dapat buku yang ditulis oleh Imam Syafi'i sendiri. Muhammad bin Idris Syafi'i, lahir di Gaza, Palestin. Kemudian membesar pada usia 2 tahun. Dia pergi ke Mekah dibawa oleh ibu dia yang nak jadikan Imam Ghazali sebagai seorang ulama. Umur 5 tahun selepas berada di kota Mekah, Imam Ghazali hafiz Quran. Waktu dia berusia 10 tahun, dia menulis kitab fiqh yang pertama. Dan kemudian dia telah hafiz beribu-ribu hadis ketika berusia 10 tahun. Umur 14 tahun tak ada guru dah yang nak mengajar Imam Ghazali, Imam Syafi'i di kota Mekah. Kerana Imam Syafi'i sangat mahir, tak ada guru nak mengajar dia. Maka Imam Syafi'i, anak yatim ni, kerana bapa Imam Syafi'i meninggal ketika Imam Syafi'i dalam perut ibu dia, maka Imam Syafi'i ni mintalah izin pada ibu dia. Saya cari cover buku dia dulu. Ya ni. Okey, Imam Syafi'i Rehlah ni bukan orang tulis ni, Imam Syafi'i menulis sendiri. Jadi kalau tuan-tuan nak combo ni RM38. Ini Imam Syafi'i tulis sendiri ya. Imam Syafi'i lahir tahun 767 Masih bersamaan 150 Hijrah dengan nama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dia lahir di mana? Di Ashkelon, Gaza. Apakah daripada kampung Imam Ghazali? Hari ini telah menjadi wilayah Israel. Nama dia Ashkelon. Kalau tuan-tuan tengok di Gaza yang ada, Gaza kecil. Tuan-tuan nampak perkataan dalam peta tu Ashkelon. Ashkelon tu lah tempat Imam Syafi'i lahir, Ashkelon. Tapi Imam Syafi'i duduk sana sampai usia 2 tahun je. Sebab tu Imam Syafi'i selalu dikaitkan dengan ulama yang menjadi masyhur di Mekah, kemudian wafat di Kahirah. Ni Imam Syafi'i. Kalau tuan-tuan nak, tuan-tuan boleh ambil combo buku ni. Kalau beli masing-masing, yang ini pun 20, yang ni pun 20. Combo saya diskaun RM2, jadi 38. Kalau tuan-tuan nak, lock lah combo sekarang tengah malam. Tuan-tuan dah awal pagi tuan-tuan dah 4 pagi 4:16 pagi. Saya pun dah nak berhenti dah. Saya belanjalah buku-buku yang ada. Kalau tuan-tuan nak anekdot ZRA Stream ni, anekdot kembara, anekdot jalanan, anekdot kenangan, 4 buku ZRA Stream ni, dia ada tak combo dengan pasar ke pasar, Arif? Kalau tuan-tuan nak 4 buku ni, Arif, kita belanja berapa, Arif? Combo 4 buku saya ni. Malam ni saya nak bagi diskaun. Okey, 150. Jangan lock dulu tuan-tuan. Saya belanja tuan-tuan 140 je. Siapa nak 4 buah buku saya, iaitu anekdot kembara yang telah terjual hampir 60,000 naskah, anekdot jalanan ni dah capai 70 lebih ribu naskah, dan anekdot kenangan yang telah mencapai juga 50,000 lebih naskah. Buku ni tuan-tuan tak boleh risau, dijual di mana-mana.
Yang tak dijual di mana-mana, yang tuan-tuan kena beli dalam TRD Stream hanyalah buku pasar ke pasar je. Semua buku-buku ni tuan-tuan boleh tengok orang review di kalau tuan-tuan nak tengok orang review buku-buku ni, tuan-tuan jadi daftar je dekat Goodreads. Goodreads. Goodreads ni tuan-tuan boleh tengok. Anekdot jalanan ni saya rasa orang review 4.3 bintang per 5. Anekdot kembara 4.4 bintang per 5. Manakala buku saya menerima review paling tinggi, buku saya paling tinggi adalah pasar ke pasar. Ini orang review 4.7.5. Pembaca-pembaca tegar buku ni mereka selalu review buku penulis. Jadi buku ni kalau tuan-tuan nak tengok pembaca tegar yang ada ahli, sebab nak jadi review ni tuan-tuan kena jadi members dekat Goodreads, barulah Goodreads membenarkan tuan-tuan menulis review. Buku ni 4.7 bintang per 5. Jadi kalau tuan-tuan nak, ni RM40. Manakala combo buku ni tuan-tuan boleh ambil kalau tuan-tuan beli asing 140 je. Kalau combo je. Bunyi dekat luar ni kerana kami landing ni tak jauh daripada darat. Itu adalah penyokong Barcelona. Kerana sekarang live Barcelona. Jadi kami berada tak jauh daripada darat. Jadi depan ni ada kedai macam kedai-kedai kafe lah. Dia orang tengok bola kat situ. Jadi Barcelona ni minggu lepas dipanggil hari bersedih. Mereka kalah pada Atletico Madrid. Jadi hari ni dipanggil hari gembira. Itu kerana penyokong-penyokong Barcelona. Mereka datang melepak di restoran depan ni. Jadi oleh kerana mereka ramai, suara mereka dengar daripada tempat kami anchor ni. UCL lah. Okay. Barcelona main UCL betul. So Barcelona itu hari UCL kalah kan? Ya, dia dah dapat 2 gol tak? Ada sini malam. Sini malam lah sebab kita pukul 10 tuan-tuan dan 4 pagi. Kami ni di belakang tuan-tuan 6 jam. Sekarang dia dah sama lah. Berarti orang sedang bersorak kerana Barcelona dengan Atletico Madrid dah dapat 2 sama kan? 2-1. 3 sama dah. By aggregate macam mana? Kalau by aggregate Barca masih kalah. Sebab itu hari Atletico leading dia 2-0. Betul ke saya salah? 3 sama je? 3 sama. So, itu orang rancak tu. 3 sama. Dah aggregate 3 sama. Tu orang bersorak lah tu. Sebab sini adalah kalau saya itu hari tinggal dekat town, lagi heavy. Hari yang Barcelona kalah dengan Atletico 2-0 Barcelona kalah dengan Atletico 2-0 kan? Saya di Barcelona. Di perairan Teluk Barcelona. Jadi saya tak boleh naik, saya tak boleh tengok bola di darat. Ya, sekarang masih rahsia. Esok bila dah belayar, barulah saya boleh tunjuk gambar luar. Jadi esok bila pukul 4 petang, lebih kurang pukul 4 petang di Malaysia, kita akan berlepas untuk memasuki Laut Mediterranean kerana ombak ribut dah berhenti. Besok saya akan live dengan tuan-tuan. Okey. Kalau tuan-tuan rasa dah habis dah lock buku, saya ucapkan ribuan terima kasih. Tuan-tuan berehat. Esok sekitar pukul 4 petang waktu Malaysia, tuan-tuan follow banyak page rakan-rakan yang akan ada tunjuk live kapal ini keluar daripada pelabuhan, daripada Teluk Barcelona menuju ke Lautan Mediterranean. Dan kami akan berlayar selama 6 atau 7 hari sebelum kami sampai di Pelabuhan Augusta di Lautan Iolana di pinggir Itali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi besok.